Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Pada Haji Mak Syah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni kita berada pada kitab Bulughul Maram dan insya-Allah ya kita sampai muka surat 368, tajuk miqat tuan-tuan ya. Tempat mulai ihram insya-Allah. Jadi kalau sudah bersedia buka muka surat 368 ya, kita akan mula membaca hadis yang ke-739 insya-Allah ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Hadis daripada Abdullah bin Abbas ya. Di sini tidak disebut Abdullah kerana sudah dipahami ya. Ibnu Abbas maknanya Abdullah Ibnu Abbas ya. Semua Abdullah ni di Mekah tuan-tuan ya. Abdullah ni kebanyakannya orang Mekah ya. Abdullah bin Abbas anak Sayyidina Abbas orang Mekah ya. Abdullah bin Umar anak Umar Mekah. Abdullah bin Mas'ud anak Mas'ud Mekah ya. Abdullah bin Azubair Mekah. Abdullah bin ya, siapa lagi, Abdullah bin Amru bin Al-As juga di Mekah ya. Jadi ini contoh orang Mekah lah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Azubair, Abdullah bin Amr ya. Jadi ada 5 lah paling kurang Abdullah yang paling terkenal ya. Jadi kalau kita sebut Abdullah biasanya orang Mekah lah. Ada orang Madinah tapi orang Mekah lah yang paling ramai nama Abdullah ni. Kalau Sa'ad contoh kan, Sa'ad kita tahu. Kalau Sa'ad kebanyakannya orang Madinah. Sa'ad bin Mu'az, ketua Aus. Sa'ad bin Ubadah, ya, ketua Khazraj. Sa'ad bin Rabi', orang orang Madinah paling kaya. Ya, dan kita ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Mekah. Yang lain tu Madinah, tuan-tuan. Ya, itu cara kita nak ingat lah. Abdullah je Mekah. Sa'ad saja Madinah. Ya, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada Abdullah bin Abbas, ya, anna Nabi SAW, waqata, ya, daripada perkataan waktu lah. Waqata yuwaqitu, ya, ini adalah past tense 4 huruf, ya. Waw, huruf pertama, qaf ada 2, waqata, double qaf, ya, ta. Waqata maknanya Nabi telah menetapkan sebagai miqat. Nabi lah yang tetapkan, ya. Li ahli Madinah, untuk ahli Madinah. Jadi maknanya ahli Madinah ni dua. Yang pertama orang Madinah itself, ya, orang Madinah tu sendiri, ya, themselves, dan ahli Madinah adalah orang tempat lain yang masuk Madinah dulu, ya. Macam kita kata kita nak pergi Mekah, ya, tapi kita transit Madinah dulu, duduk Madinah 3 hari 4 hari. Macam jamaah haji ni biasanya 10 hari duduk, ya, 10 hari ataupun seminggu duduk. Jadi mereka akan miqat di Abyar Ali, ya. Jadi bila miqat di Abyar Ali ataupun Zulhulaifah, jadi mereka dianggap sebagai Ahlul Madinah, ya. Kita bukan orang Madinah kan, tapi sebab kita dah masuk Madinah dulu, jadi kita punya miqat kita, tempat untuk kita mulakan ihram, ya, niat ihram kita adalah di Madinah. So kita dipanggil sebagai Ahlul Madinah, ya. Dan apa kita panggil, ya, nama tempat di Madinah yang dijadikan sebagai tempat miqat dipanggil sini Zal Hulaifah ataupun Zul Hulaifah. Sekarang kita panggil Abyar Ali, ya. Wali ahli Syam, untuk orang negeri Syam. Negeri Syam ni kat mana negeri Syam ni, Dr. Syari? Syam ni ada, kalau negara moden sekarang berapa negara? Jangan Jordan, Palestin, Jangan jangan, pergilah sayang. jangan pergilah sayang, Lebanon, Syria, Okey, 4 negara. Jordan, ulang balik. Jordan. Jordan, Palestin, dia Hmm. pergi Lebanon dengan Syria. Jangan lupalah ya, jangan pergilah sayang. Dulu satu negeri kita panggil sebagai negeri Syam ya. Sekarang kita panggil sebagai 4 negara merdeka lah ya. Kita ada Jordan, ibu negara dia Amman, kita ada Palestin ya, ibu negaranya Jerusalem. Kemudian kita ada Lebanon, ibu negara dia Beirut, dan kita ada Syria, ibu negaranya Damaskus. Ya, dulu semua berpusat di Damaskus.
dipanggil sebagai negeri atau bilad Syam, ya, wilayah Syam. Jadi orang Syam, ya, orang yang datang daripada utara, maknanya utara Arab Saudi, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, kalau mereka datang, ya, ke Mekah untuk buat haji ataupun umrah, mereka punya mikot adalah Juhfah. Ya, jadi gambar tu telah di-share oleh Kak Ajah Zainab kita. Jadi tolong tengoklah tuan-tuan, ya. Ahli Syam, ya, mereka ni akan masuk melalui Juhfah, ya. Tetapi Juhfah ni sudah menjadi tempat wabak penyakit. Ya, jadi Arab Saudi sudah pindahkan Juhfah ni zaman Nabi okey lagi. Tapi setelah, ya, Nabi pindahkan demam panas daripada Madinah pergi ke Juhfah tu, sebab demam panas tu melanda orang Madinah, ya, dan sahabat Nabi yang duduk di Madinah tu. Jangan lupalah masa hijrah kan Nabi, sahabat-sahabat Nabi sakit kan. Sakit tu kerana cuaca Madinah tu kurang baik. Ya, Madinah cuaca dia memang kurang baik tuan-tuan dulu. Bukan sekarang, ya. Jadi Nabi minta Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan cuaca buruk tu pergi ke Juhfah. Pasal Juhfah tak ada orang duduk, ya. Sebab tu Juhfah tidak lagi menjadi mikot untuk di darat lah. Kalau kita melalui ruang udara, okey, Juhfah. Tapi kalau kita lalu darat, ya, kita akan pergi ke Robir. Robir tuan-tuan, ya. Jadi Robir, ya. Robayarin, ya, Robir. Jadi Robir ni adalah tempat baru. Tapi dia satu, apa kita panggil? Satu latitude, ya, dengan apa ni, Juhfah tu. Jadi Saudi punya fatwa membenarkan kita pergi ke Robir. Robir tu ada kemudahan lah. Macam di Abyar Ali juga, ya. Boleh mandi, boleh berwuduk, boleh solat sunat, ya, dan boleh parking bas apa semua kat situ boleh. Okey, ya, itu Juhfah. Juhfah untuk ruang udara, tapi kalau kita daripada darat kita pergi Rabir, ya. Dah tukar dah. Wali ahli Najat bagi orang Najat, ya. Daripada orang Najat yang datang daripada sebelah kita lah. Najat ni sebelah bawah sini. Kalau kita daripada Asia Tenggara pun sama, Qarnul Manazil, ya. Yang jaraknya tidak jauh sangat lah, ya. Mungkin 80 lebih kilometer lah. Ya, Qarnul Manazil. Bagi orang pergi Taif akan lalu Qarnul Manazil, pergi balik lalu. Ya, wali ahli Yaman bagi orang Yaman ya Lam-Lam. Jadi orang Malaysia dulu yang naik kapal, ya, dia lalu Yaman, maka dia punya mikot adalah di Ya Lam-Lam. Okey, itu jadi 4 lah. Di Zulhulaifah ataupun Abyar Ali, satu. Yang kedua Juhfah, sekarang Robir. Yang ketiga Qarnul Manazil. Yang keempat ialah Ya Lam-Lam. Tuan-tuan, ya. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja al-wil umrah. Ya, huna semua tempat tu adalah bagi orang yang datang dari tempat tersebut lah. Waliman ata alaihinna ataupun orang yang datang melalui dia. Macam kita. Kita orang Malaysia pergi Madinah dulu. So Abyar Ali. Kalau kita orang Malaysia masuk direct ke Mekah, Qarnul Manazil. Ya. Kalau kita naik Turkish Airlines duduk di utara. So kita akan lalu Juhfah. Macam tu lah tuan-tuan. Tengok. Tuan-tuan naik apa ni kapal terbang apa. Ya. Orang pergi haji ni macam-macam kapal terbang naik. Ya, kalau dia naik commercial flight, ikut kita penerbangan. Kita jangan ingat semua Qarnul Manazil. Dia kata saya masuk Mekah Ustaz. Betul lah masuk Mekah, tapi dia naik kapal terbang apa? Dia naik Qatar Airways. Qatar Airways, ya, dia akan lalu ikut Iraq sana. Jadi laluan tu mungkin Zatul Irkin lain pula. Dia tak boleh pukul rata sama, tak boleh tuan-tuan, ya. Jadi kena belajarlah geografi sikit, tengok lokasi. Ya, jangan main kita Malaysia semua Qarnul Manazil tak, ya. Jadi oleh kerana itu kena tahu, ya, dia punya undang-undang dia supaya kita tidak silap semasa berniat apa ni ihram, ya, di tempat dia. Sebab kalau kita tidak berniat ihram di tempat dia, maknanya kita telah melakukan satu kesalahan, ya, dan kerana itu merupakan apa kita panggil, ya, apa ni wajib umrah, ya, ataupun wajib haji, ya, maka kita kena bayar dam. Dan dam dia adalah menyembelih seekor kambing tuan-tuan, ya. Jadi bukan dam tu RM10, RM20, RM100 tuan-tuan, ya. Jadi seekor kambing pun kita kata sekitar RM500, ya. Mungkin lebih sikit lah duit Malaysia. Tetap murah lah, kalau Malaysia lagi mahal lah kan. Seekor kambing, ya. Mungkin dekat RM1,000 kita kata ataupun lebih. Jadi ini adalah orang yang lalu kawasan tersebut. Min ghairihinna, yang bukan daripada penduduk situ. Tapi kita dah masuk Madinah, maka Abyar Ali lah. Mimman arada al-hajjah, bagi sesiapa yang hendak buat haji awil umrah ataupun umrah, wa man kana duna zalika fa min haisu ansha'a. Ya, tapi bagi orang yang berada di dalam daerah miqat,
maka ihramnya daripada tempat itu. Ya, mana kalau kita dah masuk ke Mekah, kita nak pergi buat umrah lagi, umrah badal. Nak buat untuk mak saudara kita dah meninggal, dia tak pernah buat umrah lagi, so kita nak buat badal umrah untuk dia. So kita keluar daripada hotel kita di Mekah, kita duduk di Zamzam Tower contoh, atau Safwa Tower. So kita pergi ke, kalau perempuan pergi ke Tan'im, ya, untuk keluar daripada tanah haram, masuk balik, ya, dan niat di apa, di apa kita panggil, ya, di Tan'im. Kalau lelaki pergi Ji'ranah, ataupun boleh, ya, suami ikut isteri pergi Tan'im boleh, tapi afdal lelaki pergi Ji'ranah lah, ya, ataupun isteri ikut suami dia pergi Ji'ranah pun tak jadi masalah, pergi Hudaibiyah pun boleh juga. Ya, jadi ikut dari mana-mana lah, ya. Tapi kalau dia buat haji, dia dah masuk ke apa, macam orang yang buat haji tamatuk kan, haji tamatuk dia buat umrah dulu. Jadi umrah tadi, ya, daripada Madinah masuk Mekah, okey, dia clearkan umrah dia. Dia punya mikot dia di apa, di Abyar Ali. Jadi bila dah masuk ke Mekah, dia nak buat haji pula. Ya, nak buat haji dia tak perlu keluar. Dia boleh niat di hotel saja, ya. Jadi dia boleh niat di hotel, ya, dan orang Mekah pun sama juga, ya, hatta ahlu Makkah min Makkah. Boleh daripada Mekah, tapi kita kena denda lah, ya, pasal pasal kita tidak berniat ihram haji di mikot. Pasal kita dah duduk Mekah, nak keluar macam mana? Tak boleh, ada checkpoint. Tuan-tuan, ya, tu cerita dia. Hadis Sahih Bukhari Muslim, mikot bagi orang yang hendak haji, ya, Zulhulaifah, bagi penduduk Madinah, ya, umrah pun sama juga. Kemudian Juhfa bagi penduduk negeri Syam di utara, sekarang Robir. Kemudian kita ada apa lagi? Qanu Manazil bagi penduduk Najat, ya, dan juga daripada Asia Tenggara, daripada India dan sebagainya, semua Qanu Manazil, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman, ya. Ada satu lagi tambahan nanti kita akan tengok, Zatu Irkin nama dia, tuan-tuan. Itu tambahan. Mikot merupakan rukun haji, ya. Mikot adalah rukun haji. Ya, jadi rukun ke? Ya, ada perbincangan lah. Ya, niat di mikot tu adalah, ya, niat apa, niat haji itu rukun. Tapi niat haji di mikot, tu ialah wajib haji je tuan-tuan, ya. Dia bukan rukun. Kalau rukun tak sah tuan-tuan. Ya, sebab kita kena beza rukun dengan wajib. Jadi niat, ya, tuan-tuan boleh tambah kat situ pada hukum kan. Niat, ya, ihram di mikot, ya, merupakan rukun, bukan rukun lah, dia wajib haji saja. Sebab itu kalau kita tak buat, kita kena denda, kena dam seekor kambing, ya. Tapi kalau niat tu kena niat lah. Kalau orang tak niat, maknanya haji tak sah sebab dia rukun. Tapi kalau dia wajib haji, kita boleh ganti dengan menyembelih binatang saja, tuan-tuan, ya. Mungkin agak complicated. Kalau nak tanya soalan silakan, boleh. Ada apa? Any question, tuan-tuan? Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kau penduduk Mekah untuk haji di Mekah. Empat penduduk Mekah untuk umrah di tanah halal. Tak kisahlah di mana pun yang berhampiran kan? Betul. Di Tan'im boleh, Ji'ranah boleh, Hudaibiyah pun boleh. Ya. Soalan dia? Sama juga dengan mikat untuk apa ni, orang luar pada Mekah lah kan Ustaz. Kalau nak Tapi buat itu haji, untuk umrah lah, mikatnya umrah. Umrah. Ya, untuk umrah. Umrah kena di tanah halal lah, Betul, mikat betul. dia. Hmm. Kalau haji di Mekah sendiri. Kalau dia dah masuk Mekah, maknanya tak perlu keluar lah. Dia boleh niat daripada hotel saja. Okey Ustaz. Ya. Jadi kalau siapa-siapa yang tak dapat lagi, tuan-tuan, ada beza ni, ya. Dia ada dua ni. Satu, ya, ihram haji, satu ihram umrah. Kedua beza. Jadi bergantunglah tuan-tuan masuk dari mana, ya. Lain orang, lain dia punya situasi dia. Ya, kita tak sama, tuan-tuan. Dia kata macam mana Ustaz? Ya, mak saya hari tu masa masa pergi haji, dia mikot di Bir Ali, ya. Bir Ali. Saya mikot di Qanu Manazil, pasal berbeza. Bergantunglah dia pergi Mekah dulu atau Madinah kan. Jadi dia kata mak saya pergi Madinah dulu. Patutlah bila dia pergi Madinah dulu, maka mikot dia, ya, masa dia niat ihram haji tu, ya, di mana? Di apa kita panggil, ya, di Abyad Ali Madinah lah. Macam kita kalau pergi penerbangan yang dah kemudian ni, ya, yang dah nombor 70 ke atas ni, semua pergi ke Mekah terus. So kita tak pergi Madinah. Jadi kita punya mikot tak boleh lah di Bir Ali tu. Mikot kita di Qanu Manazil. Itu pun kalau kita direct flight daripada Malaysia pergi ke Mekah.
Kalau orang pergi ke apa? Pergi ke naik Turkish Airline ke ataupun naik Qatar Airways ke, ya, naik Uzbekistan Air ke. Kalau katalah ya orang tu naik dari sana. Jadi lain lah mungkin Zatun Irkin, ya, mungkin Kanu Manazil, bergantung lah. Jadi bergantung kita masuk Mekah dulu ataupun Madinah, ya, sama ada haji atau umrah. Walaupun orang tu nak pergi haji macam dia kata kan, ya, mak saya nak pergi haji ustaz, ya. Jadi kita tanya dia masuk Mekah Madinah, dia kata terus masuk Mekah, okey. Jadi kalau masuk Mekah, kita tanya pula, ya, mak awak nak buat haji apa? Oh, dia kata mak saya pergi tu sebab dia 2 minggu sebelum wukuf di Arafah. Oh, kita kata kalau 2 minggu better buat tamatuk lah. Ya, maknanya dia masuk tu dengan ihram umrah. Walaupun dia nak pergi haji, tapi dia masuk dengan ihram umrah. Ihram dia kat mana? Ya, niat dia kat mana? Ya, ihram pakai ihram tu daripada Malaysia lagi, daripada KLIA. Tapi dia punya apa? Dia punya niat tu masa berada dekat-dekat ruang udara Qanum Manazil. Ya, jadi niat ihram apa? Dah dia 2 minggu sebelum wukuf, takkan dia nak buat? Dia boleh tahan ke 2 minggu tu nak buat ifrad? Dia kata tak boleh. Ya, mak dia ada banyak masalah, tak boleh berjalan, kaki sakit apa semua. Okey, kita kata buat tamatuk lah. Bila tamatuk, maknanya dia masuk tu dengan ihram umrah, bukan ihram haji. Tamatuk maknanya umrah dulu. Ya, kalau ifrad, haji dulu. Jadi kalau dia buat umrah dulu, mana dia masuk tu, walaupun dia pergi haji, tapi niatnya niat ihram. Ya, dia pun sampai di Mekah. Dia dah niat tadi di Qanum Manazil dalam kapal terbang kan. Sampai Jeddah, daripada Jeddah naik bas masuk ke Mekah. Ya, kemudian check in hotel, ya, berehat kejap, ambil wuduk ke buang air semua sebagainya, turun ke Masjid Haram, dia akan buat umrah dulu. Ya, dia tawaf lah. Tawaf, lepas tawaf dia sa'i, lepas sa'i dia bergunting selesai. Jadi dia dah boleh pakai pakaian berjahit kalau orang lelaki, perempuan dah bebas daripada larangan ihram 13 larangan. Dan dia boleh tunggu saja, ya, maknanya 2 minggu tu ditunggu saja untuk wukuf di Arafah. Bila hari ke-8, 8 tu sehari sebelum wukuf, wukuf hari 9. Jadi hari 8 tu dia duduk di Mekah, hotel di Mekah. Dia nak pergi wukuf, nak pergi wukuf dia kena pakai ihram untuk niat haji lah pula. Ya, pasal umrah dah selesai nak buat haji pula. Jadi dia nak buat haji tu patutnya dia niat ihram di mana? Dia niat ihram dia mesti pergi keluar balik. Pergi Qanum Manazil ke, Yalamlam ke, Juhfah ke kan. Tapi kerajaan Saudi tak benarkan. Kalau macam tu susahlah tuan-tuan ya. Trafik apa semua sebagainya, checkpoint akan jadi kelang kabut. Jadi sebab tu dibenarkan ya orang yang telah masuk ke Mekah masa ihram umrah tadi dia masuk ke Mekah dah, dia tunggu aja untuk haji ya. 8 hari bulan hari tarwiyah tu sama ada dia pergi ke Mina dulu ataupun dia masuk ke Arafah terus. Ya, tabung haji akan masuk Arafah terus lah ya. Tapi kalau kita pergi dengan package biasanya kita akan pergi ke Mina dulu, tidur 1 malam. 1 hari 1 malam di sana. Tak ada masalah tuan-tuan ya. Jadi kalau apa kita panggil ya, kalau kita dah niat ihram daripada apa? Daripada bilik hotel kita, maknanya niat ihram kita sah ya. Tetapi kita kena bayar dam. Pasal ya kita tidak niat ihram di miqat. Jadi tuan-tuan kena bezakan. Satu niat ihram haji atau umrah, satu lagi niat ihram atau haji umrah di miqat. Di miqat ya. Jadi kalau umrah tak ada masalah. Orang Mekah atau kita yang datang Mekah kita boleh keluar aja ke Tan'im. Itu untuk umrah, tapi untuk haji tak boleh. Sebab untuk haji Tan'im tak pakai. Tan'im ya Ja'ranah Hudaybiyah ini untuk ihram umrah saja. Untuk haji kena keluar balik. Qanum Manazil jauh tuan-tuan, tak boleh. Ya, jadi bila tak boleh kita niat ihram haji di hotel tapi kita kena dam. Sebab apa kena dam? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa Cikgu Normah? Pasal apa kena dam? Sebab Sebab tak niat di miqat. tak niat di Niat haji miqat di ya. miqat. Niat di miqat tu apa hukum dia? Niat di miqat tu hukum dia wajib. Wajib sahaja, Niat tidak tu rukun ya. rukun. Okey, betul. Ustaz, Niat ya. nak tanya tentang haji qiran Ustaz. Haji Boleh. qiran ni dia masuk niat di miqat kan Ustaz kan? Niat di miqat betul. Dia macam ifrad lah. Cuma dia tak buat umrah selepas tu kan Ustaz? Tak buat umrah sebelum dan selepas. Jadi dia kena denda kan Ustaz? Dia kena denda. Sebab tak buat umrah ke Ustaz? Bukan. Dia tak kena denda sebab buat umrah ya. Pasal apa kita panggil ya, sebab dia complicated sikit kira ni, tapi secara umum dia macam tamatuk juga. Dia memang kena sembelih juga sebab ya dia macam mana nak cerita panjang. Tapi terima je dulu ya untuk tidak mengelakkan isu ya.
Secara umum memang orang kata dia kena apa kita panggil dia kena denda tu ya pasal dia tak buat umrah. Sebenarnya dia buat umrah. Tapi umrah dia tu combine dengan haji. 2 in 1 lah Ustaz. Bila dia niat dia niat umrah dan haji. Bila dia tawaf dia tawaf haji dan umrah. Bila dia sa'i haji dan umrah. Bila dia bercukur sa'i. Maknanya dia dah combine. Macam Nabi buat lah. Nabi buat qiran. Ya. Jadi secara umum dia orang ramai kata sebab tak buat umrah. Sebenarnya dia buat umrah. Umrah dia combine. Sebab bila dia niat haji, mana dalam bahasa Melayu, sahaja aku niat haji dan umrah kerana Allah. Kalau orang umrah, sahaja aku niat umrah kan. Kalau orang haji, sahaja aku niat haji. Ya, tapi kalau yang ini dia niat haji dan umrah sekaligus. Ya, kalau Nabi aja labbaik Allahumma umratan. Kalau nak buat umrah, labbaik Allah kita dah hafal. Labbaik Allah maknanya aku sahut seruanmu ya Allah. Itu labbaik Allah. Labbaik Allahumma umratan. Itu untuk buat umrah. Labbaik Allahumma hajjan untuk buat haji. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan qiran gabung dua. Jadi dia buat umrah. Cikgu Nomah dia buat umrah. Dia jangan kita kata dia tak buat umrah ya, sebenarnya dia buat umrah. Buat Cuma sekali umrah kan. gabung. Gabung. Betul Ustaz. Tapi dia kena dam juga kan Dia Ustaz. kena dam sebab dia dianggap macam tamatuk. Ya, dia dianggap macam tamatuk lah ya. Itu jelah cerita dia. Jadi dia apa kita panggil ya? Dia macam ifrad tapi dia juga macam tamattu'. Jadi itu atas dasar itulah ya dia dianggap sebagai apa kita panggil orang yang dia sebab dia bukan ifrad. Kalau ifrad dia buat umrah dulu. Dia buat haji dulu. Kalau dia buat tamattu' ya dia buat umrah dulu. Yang ni tak. Umrah tak payah buat. Sebab tu Nabi tak buat umrah masa datang Mekah, masa haji ya. Dan Nabi tidak buat umrah selepas daripada haji. Yang buat umrah selepas haji Aisyah. Ya, tapi Aisyah sebab apa dia tak buat umrah masa datang? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa dia tak buat umrah masa datang? Sebab dia perempuan. Dia haid Ustaz. Dia haid ya. Di dalam keadaan haid nak buat. Bila dia haid macam mana nak buat umrah? Sebab itu ya, dia buat ifrad ya. Boleh tak orang haid berniat ihram? Boleh tak? Ya. Perempuan dah pergi Mekah. Boleh ya? Ustaz. Boleh. Lah jawapan dia. Ya. Cuma dia tak boleh buat manasik umrah tu lah. Dia tak boleh tawaf, dia tak boleh sa'i kan. Dia kena tunggu sampai dia bersih. Tapi maknanya dalam keadaan bersih. Katalah dia kena tunggu seminggu. Jadi dalam seminggu tu dia kena jagalah pantang larang ihram tu. Tapi dia tak boleh buat lah. Solat tak perlu buat. Ya. Dia boleh baring, boleh tidur, boleh zikir, boleh. Semua tu boleh. Cuma dia tak masuk masjid lah. Tak masuk masjid, tak tawaf, tak sa'i dan sebagainya. Dia kena jaga je lah. Ya. Tapi boleh. Jadi oleh kerana Aisyah masuk Mekah tu masa haji, dia dalam haid. So dia tak buat lah tamattu'. Orang lain yang tak haid boleh buat tamattu' lah. Jadi dia pun selesai dia punya haid, ya, dia boleh wukuf di Arafah, dia boleh melontar, dia boleh sa'i, dia boleh tawaf, semua selesai. Bila habis dia punya haji, maka dia tanya kepada Nabi Rasulullah, aku belum buat umrah. Macam mana? Nabi kata, pergilah buat umrah daripada Tan'im. Itu yang asal tuan-tuan. Ya, umrah perempuan daripada Tan'im sebab Nabi arahkan Tan'im. Jadi Nabi tak boleh temani Aisyah, maka Nabi kata pergi cari abang kau. Abang dia Abdul Rahman bin Abu Bakar, abang kandung Aisyah yang baru masuk Islam, ya, dulu lawan Nabi dulu tuan-tuan, dalam perang Badar lawan Nabi. Dia ikut Abu Jahal, ya. Tapi Allah bagi hidayah, maka Abdul Rahman pun dipanggil oleh Nabi. Abdul Rahman lah pergi temankan Aisyah ke Tan'im, ya. Jadi bila dia pergi temankan Aisyah ke Tan'im, dan Aisyah dia niat ihram daripada Tan'im lah. Tetapi Abdul Rahman tak ada pula cerita dia buat umrah. Ya, pasal apa? Sebab para ulama kata kerana mungkin Abdul Rahman telah buat umrah sebelum haji. Mana dia tamattu'. Bila dah buat umrah, dia tak buat umrah lagi. Kalau orang kita bedal umrah lagi lah. Ya, sebenarnya tak perlu buat umrah lagi. Tetapi dia pergi Tan'im. Dia pergi Tan'im tu untuk hantar Aisyah. Untuk jadi teman. Ya, sebab dia mahram pada Aisyah. Sebab Nabi tak boleh teman. Jadi boleh tak pergi tempat mikot tapi kita tak niat ihram? Boleh, tak ada masalah. Sebab tujuan kita bukan untuk buat umrah kan. Tujuan kita untuk menemani. So dapat pahala menemani. Tapi kalau dia nak buat umrah boleh, tak ada masalah. Ya, cuma Nabi bagi tahu, ya, kalau nak buat umrah juga baik kita buat umrah untuk siapa tuan-tuan, ya, untuk orang lain kita buat badal. Untuk kita dah selesai dah. Imam Malik kata sekali datang Mekah
satu haji, satu umrah. Sudah, jangan buat lebih daripada itu. Itu fatwa Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i kata boleh, tapi Imam Ahmad lebih setuju kalau kita mengulangi umrah, kita ulang umrah tu sebagai badal untuk kawan kita yang dah meninggal tak sempat umrah, mak saudara kita, ya, ataupun siapa sajalah, ya, yang kita nak buat untuk pihak dia. Kita pun dapat pahala, tak rugi. Kawan tu pun dapat. Okey tuan-tuan, ya, silakan. Ada soalan lain? Sedikit keliru. Tadi ketika haji wada Rasulullah tak buat umrah. Jadi umrah keempat tu bukan masa haji wada, Ustaz. Haji apa? Haji wadak tadi tu. Dal ya, haji wadak. Okey, betul lah. Ya, Jadi dia punya apa kita panggil? Dia punya umrah tu combine. Dia Umrah. buatlah. Sebelum haji Nabi dah buat 3 umrah. Jadi 3 umrah kan? Jadi Kak Nap pun dah share kan dia punya apa? Kak Nap share, ada share tak? Siapa share tu? Ada saya share. Ustaz, 6, 7, 8 kan Rasulullah buat. Lepas tu yang satu lagi tu 10. 10 tu join dengan haji lah. Sebab ni dia sahaja aku haji, aku sambut panggilanmu wahai Allah untuk haji dan umrah. Jadi dikira umrah tu umrah yang keempat lah. Pasal dia combine. Boleh tak combine haji dengan umrah? Boleh lah tuan-tuan. Tak ada masalah. Pasal Nabi buat. Itu yang panggil tadi Cikgu Nomah kata tadi haji kiran tu. Kiran maknanya gabung antara haji dan umrah. Niat dia sekali. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Sekali. Labbaik Allahumma hajjan untuk haji saja. Labbaik Allahumma umratan untuk umrah. Tapi kalau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, haji dan umrah, itulah kiran nama dia. Apa Kak Nap? Ya. Ada lain? Terima kasih Ustaz. Sama. Orang lain ada apa masalah? Ustaz, adanya haji tematuk tadi kita buat dam tu apa reason tadi Ustaz? Dam tu sembelih seekor kambing. Bukan kita sembelih lah, mana kita bagi duit pada agensi ataupun tabung haji, dia urus lah untuk kita. Nah, kenapa kita kena dam tu haji tematuk tu? Pasal kita tidak berniat ihram di mikot. Ya, pasal kita tak niat ihram di mikot. Sebab niat ihram dia rukun. Tapi niat ihram di mikot. Ya, bila kita niat tu, kita niat di mikot. Itu wajib haji saja. Jadi sebab kita tadi dah buat umrah masa masuk ke Mekah kan buat umrah. Pasal kita tamattu kan. Bila dah buat umrah, kita tunggu sampai 8 hari bulan baru kita niat ihram haji pula. Kita niat ihram haji tu, kita niat di hotel. Meaning bukan di mikot je lah. That's why kita kena denda tadi. Okey. Okey, ya. Apa Kak Kemar? Nak tanya ke? Nampak macam unmute tu? Okey, tak apa. Ya, Akak unmute. Okey. Orang lain ada soalan? Okey, tuan-tuan. Ya. Walaupun kita sudah buat haji, tapi macam tadilah, knowledge ni penting pasal anak kita akan pergi haji. Cucu kita pergi haji, kawan kita pergi haji. So, at least kita sembang dengan dia tu, kita ada substance lah nak sembang, tuan-tuan. Ya, bila kawan kita nak pergi haji kan, dia jemput kita datang rumah dia, kita pun datang. Apa soalan kita tanya kan? Apa, you bila bertolak? Mesti punya tuan-tuan. Takkan kita diam je, datang diam je. Okey, selamat pergi, selamat kembali macam tu. Tak, kita mesti tanya punya. Ya, nak pergi bertolak bila? Dia kata saya bertolak insya-Allah minggu depan ni hari Khamis. Oh, hari Khamis dah masuk 1 Zulhijjah tu kita kata, ya. So you masuk Mekah dululah kan? Ya, masuk Mekah teruslah kan? Dia kata, ya, memang tak pergi Madinah dah, tak sempat dah. I balik haji, selesai haji nanti baru pergi Madinah. Dia kata macam tu. So, kita dah boleh agak lah, ya. Dia akan masuk Mekah dulu sebab dia pergi tu pada 1 hari bulan Zulhijjah, hari Khamis lah, ya. Kalau nampak anak bulan malam besok nampak anak bulan, maknanya kita akan satu Zulhijjah tu hari Rabu. Tapi kalau anak bulan tak nampak, ya, kita akan bermula 1 Zulhijjah pada hari Khamis. Either or lah. Either Rabu 1 Zulhijjah kalau nampak anak bulan malam besok, ya, nak bulan Zulhijjah. Kalau tak nampak, kita akan mula pada hari Khamis 1 Zulhijjah. Jadi dia pun bertolak 1 Zulhijjah. So kita dah tahulah dia akan masuk ke Mekah terus. So kita tanya pula, you naik apa ni MAS ke ataupun you pergi dengan commercial flight? Dia kata I commercial flight. Oh, so you pergi dengan apa? Oh, I pergi dengan Qatar Airways, dia kata.
So Qatar Airways tak direct flight lah. Mana Qatar Airways direct flight? Dia akan pergi ke Doha. Kalau dia pergi dengan Emirates, dia akan pergi ke Dubai kan. Macam tu lah cerita dia. Ya, Jadi oleh kerana tu kita kata, oh you pergi Qatar dulu. So mikot you kat mana nanti? Dia kata, I pun tak tahu. Ya, better you tanya you punya mutawif. Masa you khusus umrah dulu, dia bagi tahu. Dia bagi tahu tapi I duk ingat semua ni konon manazil. Jangan. Ya, Jadi dia apa ni, baik you tanya. Dia kata tak apa. I call sekarang. Dia pun call. Dia kata, Ustaz, apa kita nanti Qatar Airways kita punya mikot kat mana? Oh, mikot kita Zatul Irkin. Kita kata tak pernah dengar tu. Memanglah sebab Qatar ni belah atas utara. Ya. Kalau Dubai, ya, kalau Bahrain duduk bawah. Bahrain Dubai tu kita kata besar kemungkinan apa ni konon manazil lah, ya. Jadi kalau apa kita panggil ya, kalau kita daripada Qatar mungkin Zatul Irkin, mungkin besar kemungkinan. So dah faham dah, ya. So kita tanya pula soalan ketiga, ya. Soalan pertama bila pergi, soalan kedua naik flight apa, soalan ketiga ialah you plan macam mana? Ya, sebab you datang 1 bulan, wukuf 9 ada 8 hari. So you buat tamatuk ke? Dia kata tamatuk lah senang, ya. Jadi dia pun kata tamatuk. Tamatuk okeylah, mana dia masuk tu dengan ihram umrah, ya. Dia akan buat umrah dulu. Selesai umrah, ya. 1 bulan tu selesai ataupun 2 bulan pagi selesai. So dia akan tunggu je lah. Tunggu dia tawaf, sunat, dia sembahyang, banyakkan baca Quran, banyak berzikir kan. Ulang-ulang kaji balik doa-doa masa wukuf, masa apa, ya. Kemudian tunggu sampai 8 bulan, dia pakai ihram balik, dia akan menuju terus ke Arafah ataupun ke Mina. Bergantunglah package dia. Ya, lain tempat lain lah. Felda Travel mungkin lain, Andalusia mungkin lain. Tapi kebanyakannya tu masuk ke Mekah, masuk ke Arafah terus. Ya, adalah yang beberapa company buat masuk ke Mina dulu. Tapi nak pergi Mina tu kena tambah duit sikit. Pasal kita nak ada fasiliti di Mina tu. Fasiliti Mina kita biasa selepas wukuf. Tapi nak dapat fasiliti sebelum wukuf, yang itu kena tambah duit sikit. Ya, mungkin tambah 2,000 ke 2,500 untuk duduk 1 hari 1 malam di Mina. Ya, sebab dia ada apa kita panggil kemah, ya, yang separate sebelah-sebelah je lah. Isteri sebelah, suami sebelah, ya, dia beza. Tapi ada kemudahan makan apa semua sebagainya, semua ada selesa lah. Tandas apa semua ada. So kita nak kena top up lah sikit, bayar duit tak banyak pun kan. Mungkin 2,500 ke 3,000 tak tahulah. Ya, harga sekarang mungkin lebih sikit tapi macam tu lah. Tapi bayar je lah, ya. Pasal kita pergi sebab Nabi pergi situ dulu. Sebab tu dia panggil hari Tarwiyah tu, hari yang ke-8, hari memberi minum unta. Jadi unta tu diberi minum, ya, di situlah, di Mina tu. Kemudian baru besoknya 9 menuju ke waktu duha, menuju ke Arafah. Sebab kita nak mula apa ni wukuf kita tu lepas Zuhur. Ya. Jadi bila lepas Zuhur di Arafah, kita akan bertolak pada Mina waktu duha lah, ya. Dah sarapan, dah semain duha siap-siap, kita pun bertolak, ya. By the time kita sampai di Arafah tu before Zuhur. Okeylah. Just nice lah. Masuk je Zuhur, kita sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak takdim. Ya, jadi Zuhur 4, ya, dan Asar 4. Itu dipanggil, ya, jamak tamam lah, ya. Pasal kita bukan musafir. Kita dah duduk Mekah dah lebih daripada 7 hari, ya. Dah tak valid lagi, tak eligible untuk qasar. So kita jamak saja. Pasal lepas Asar kita nak all out berdoa, bermunajat, ya, muhasabah diri sampailah maghrib, ya. Itu cerita dia. That's why lepas Asar tu kita tak nak solat lah, ya. Kita solat jamak takdim saja masa waktu Zuhur tu. Macam itulah cerita dia. Jadi kita tanya soalan kat dia, ya, macam itulah, ya. You pergi bila, kemudian naik kapal terbang apa, kemudian you masuk Mekah terus kan, you buat tamatuk ke? I buat tamatuk. Okey, kalau tamatuk dia akan buat umrah dulu. Mana dia kena bayar dam tau. Dia kata pasal apa pula I kena bayar dam? I dah niat dekat mikot. Yang you niat dekat mikot tu, ya, niat ihram umrah. Nanti kalau haji you niat dekat hotel. Oh, so pasal apa I kena dam? Pasal you tak niat dekat mikot. Tapi yang I dah niat kat mikot, itu niat mikot umrah. Misalkan mikot haji. Ya, takkan you nak, kecuali, ya, dia nak buat kiran. Tapi kiran ni jarang lah sebab nak tahan tu lama tu. Ya, dia macam ifrat juga, ya, kena tahan lama. Jadi tu dia punya cerita dia, ya. Tahan lama tu maknanya tahan berada dalam ihram tu lama. Itu yang berat sikit lah tuan-tuan, ya. Jadi kalau orang muda-muda biasanya, ataupun orang uzur ke apa, biasanya kita sarankan buat tamatuk sajalah. Especially, ya, kalau macam tadilah, ya, memang kita kata lama masa lah.
Ya, 2 minggu atau 3 minggu sebelum wukuf kan, itu tak payah buat tak payah buat ifrad ataupun lain-lain lah, buat tamattu' saja tuan-tuan, senang. Ya, dan senang tu bukan maknanya pahala kurang ya. Sebab Nabi pun bila sahabat tanya, kalau Nabi kata, kalaulah Allah panjangkan usia aku ke tahun depan, insya-Allah aku akan buat tamattu' juga. Nabi dah kata dah. Masa Nabi buat tu, Nabi buat kiran sebab Nabi nak entertain jamaah daripada seluruh tanah Arab ni. Nabi kan pemimpin negara, orang nak tanya soalan, orang nak kenal. Sebab ada orang yang belum pernah jumpa Nabi. First time jumpa dan kali terakhir dia jumpa adalah masa buat haji tu. Ya, sebab tu perkumpulan sahabat paling ramai, 144,000 tuan-tuan. Jadi Nabi nak layan semua kabilah dan sebagainya, maka Nabi ambil pilihan kiran, Nabi gabung saja supaya tak buang masa tuan-tuan. Ya, itulah cerita Nabi. Ada lain silakan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada ya? Okey, hadis 740. Ustaz tanya, kenapa kita nak solat, nak puasa sunat pada hari Tarawih, Ustaz? Sunat pada hari Tarawih. Sunat Itu terutamanya bagi orang yang tak ada apa-apa komitmen lain lah. Maknanya kalau orang yang buat haji, maksudnya hari Arafah memang tak sunat. Pasal dia nak wukuf kan. Kalau macam kita sunat hari 9 tu, pasal kita tak buat haji. So puasa pada hari tu adalah puasa yang antara paling afdal lah tuan-tuan ya. Pasal hari tu Allah ampun dosa. Ya, orang yang puasa ya, ampun dosa 2 tahun kan. Tahun lepas dan tahun ni. Itu bukan hari Arafah ke yang ampun dosa tu? Hari Tarawih Arafah tu 9 tu lah. Yang hari Tarawih tu kita pun Tarawih sunat 8. puasa. Pasal sunat puasa daripada 1 apa Kak Mai? 1 daripada 1 hari bulan sampai 9. So kalau Ya. tak buat hari Tarawih yang sunat puasa, buat hari Arafah okey lah Ustaz. Boleh ya, tapi kalau boleh 2 lagi baguslah. Yang bagusnya 9 lah kan. 9 kita tak mampu. Ya, pasal bulan Zulhijjah ni dia tak sunat puasa hari putih. Bulan Zulhijjah tak sunat ya. Pasal hari putih tu 13, 14, 15. 13 hari bulan Zulhijjah masih lagi hari-hari apa kita panggil hari tasyrik. Ya, haram puasa. Jadi untuk bulan Zulhijjah kita memang tak boleh buat 3 hari, 13, 14, 15. Jadi oleh kerana tak boleh buat 3 hari, Allah ganti dengan 1 sampai 9. At least 9. Kalau kita dah biasa buat 13, 14, 15, ya, why not kita buat 7, 8, 9. Ataupun kita pilih je ya. Sebab 1 hari bulan, contoh kan, 1 hari bulan Zulhijjah nanti hari Khamis. So puasa lah hari Khamis tu. Jumaat tak puasa. Ahad tak puasa. Sabtu, Ahad tak puasa. Isnin puasa balik. Ya, Isnin kita puasa. Kemudian jumpa lagi Khamis kita puasa. Jumpa Jumaat ya. 9 kita puasa. Jadi maknanya dapat juga 3. Okey lah tu. Sebab Nabi kata kalau kita puasa 3 hari sebulan sudah memenuhi macam kita puasa 30 hari. Sebab satu perbuatan baik kali 10. Kalau kita buat 3 hari kali 10 jadi 30. Seolah-olah macam kita puasa sebulan. Okey lah tu. Ya. Dan kita tak perlu puasa 13, 14, 15. Memang 13 tak boleh puasa pun. Ya. 14, 15 tidak memenuhi hari putih. Hari putih mesti 3. Ya. Consecutively kan. So kita ganti dengan puasa pada hari 1 hingga 9. Pilih je lah. Ya. Kalau 8, 9 lagi bagus lah kita kata. Sebab puasa ni bila berturut-turut dia lagi cantik. Ya, contoh kita kata 13, 14, 15. Lagi bagus lah untuk badan kita. Dari segi medical lah. Kalau kita selang-seli Isnin Khamis pun tak ada masalah. Tapi 13, 14, 15 tu lagi bagus. Sebab dia, apa kita panggil, ya, consecutively. Dia berturut-turut. Kesan pada tubuh tu lagi bagus. Ya, kesan pada tubuh lagi bagus. Ya, berbanding dengan Isnin, kemudian Khamis, kemudian Isnin balik ataupun Khamis. Walaupun ya kita kata tak salah lah. Nabi pun Isnin Khamis ni kadang buat, kadang tinggal kan. Tapi 13, 14, 15 tu hampir macam Nabi tak tinggal. Ya, Nabi lebih kerap 13, 14, 15 hari putih daripada Isnin Khamis. Macam itulah cerita dia. Okey, jadi buat Khamis, hari Tarwiyah tu, yang pertama kalau orang tanya, pasal yang pertama memang tuntutan dia 10 hari awal Zulhijjah ni memang waktu terbaik. Ya, itu dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari pun ada sebut. Ya, tidak ada mana-mana hari di mana kalau kita buat amal soleh termasuk puasa yang lebih baik daripada amalan soleh pada 10 awal Zulhijjah. Ya, 10 awal Zulhijjah, 1 sampai 10. Dia antara perkara yang boleh kita buat puasa lah. Cuma puasa 1 sampai 9 aja. 10 tak boleh sebab dia hari raya kan. Tapi 10 tu ada ibadah lain, nama dia korban, menumpahkan darah. Ihraqul dam, ya.
Jadi maknanya macam tadilah ya, satu dia bulan Zulhijjah. Kalau orang tanya kita pasal apa 1 sampai 10, satu dia Zulhijjah, di bulan haram. Segala perbuatan baik Allah ganda. Kalau kita buat jahat pun Allah ganda kejahatan dia. Dan ya 10 awal Zulhijjah tu pula memang hari terbaik dalam setahun. Siang terbaik adalah 10 ni. Kalau malam terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan. Kerana ada Lailatul Qadar. Macam tu je lah perkiraan dia. Okey, ya, boleh. Ada lain? Silakan. Tuan-tuan ada apa? Ustaz, Ya. dia baca yang puasa penuh 1 hingga 9 tu Abdullah Umar kan Ustaz? Sebab Nabi hampir Nabi tak tidak ada buat kan? riwayat kata Nabi buat. Nabi galak ya, tapi Nabi tak ada pula cerita Aisyah kata ke Hafsah ke kata Nabi buat penuh. Tak pernah dengar lagi lah ya. Tapi ada tak sahabat yang buat? Dah tentulah. Jadi oleh kerana dia adalah perintah Nabi ya, tapi Nabi tak buat tu kerana apa? Ya, mungkin kerana sebab-sebab tertentu. Sebab Nabi ni pemimpin tertinggi. Ya, sebab Nabi ni macam kita tahulah ya, bila dia apa kita panggil ya, bila dia dijemput makan, Nabi akan makan walaupun Nabi puasa. Ya, sebab Nabi nak merangikan orang yang belanja Nabi makan tu ataupun yang menyediakan makanan ketika dia jemput Nabi datang rumah dia. Jadi mungkin Nabi puasa. Ya, tapi sebab ada jemputan ataupun nak merangikan, maka Nabi berbuka. Itu yang tak ada cerita Nabi puasa 9 hari tu. Ya, sebab ibadah 9 hari termasuk 10 tu bukan mesti puasa je. So kita boleh pilih mana-mana. Tapi contoh kalau orang tanya ada tak sahabat buat? Macam tadilah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amar, ya. Abdullah bin Amar tu yang kerap, ya, yang kerap puasa. Sinonim Abdullah bin Amar lah, ya, Abdullah bin Amru. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, anak Amru bin Al-As, Gubernur Mesir pertama, ya. Okey, ada lain? Tuan-tuan, ada apa? Bagi faham. Ya. Syarin, ada apa-apa jumpa dalam Bulughul Maram nota kaki tu kalau ada? Ada Ustaz, saya tak pernah pergi haji. Saya Nota kaki dekat buku Bulughul Maram tu. tak apa sangat. Apa dia? Tak ada Ustaz. Nota kaki dalam Bulughul Maram English tu tak ada apa-apa? Tak ada apa, tak ada. Tak ada ya. Okey, sambung 740. Daripada Aisyah ya. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan belum ada kesempatan untuk pergi ya, perbincangan macam ni akan add value kepada knowledge kita ya. Jadi nanti kalau kita pergi kursus haji pun ya, kita dah ada apa kita panggil ya, kita dah ada substance, kita dah ada benda kita sebab kita dah biasa dengar. Kita dah baca Bulughul Maram, dah tengok dalam kitab sirah Nabi punya kan. Kalau tuan-tuan ikut ustaz punya kelas pun dah macam-macam kita dah cerita dah. Ya, kitab Nurul Yakin dah khatam dengan PMP ya. Apa ada cerita haji dan umrah. Ya, jadi kitab apa lagi kita ada? Dulu kitab 3 jilid tu kan, 1 2 3 ya. Yang kita buat dengan Moses pun dah baca juga. Jadi apa lagi? Ya, kita kata baca pula kitab Bulughul Maram. Jumpa pula lagi dalam bab-bab yang lain. Maknanya knowledge kita tu dah ada ya. Cuma mungkin kita belum praktis lagi lah sebab kita belum ada peluang kan. Tapi at least umrah kita dah pergi. Kita dah boleh agak lah ya. Cuma macam tadilah ya. Umrah tu sebahagian daripada haji saja ya. Haji betul-betul kita belum rasa sebab belum wukuf. Ya, belum melontar kan. Jadi tapi at least kita dah ada gambaran ya. Baguslah sebenarnya. Okey ya. Hadis 740 daripada Aisyah ya. Anna Nabi SAW ya waqata li ahli Iraq. Nabi tambah untuk ahli Iraq. Tadi ahli Iraq tak ada lagi ya. Tadi kita ada orang Madinah di Abyar Ali atau Zulhulaifah, orang negeri Syam di Juhfah, sekarang Robil, ya, orang daripada Najat ya di Qanu Manazil dan orang Yaman ada 4. Tambah satu lagi ya, adalah hadis Abu Daud dan Nasa'i. Aisyah kata Nabi telah menetapkan miqat bagi penduduk Iraq ataupun orang yang masuk daripada Iraq ya, Zata Irkin. Ya, Zata Irkin atau Zatun Irkin. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Hadisnya sahih. Miqat orang Iraq ialah Zatun Irkin ya. Jadi kalau yang datang dari sebelah Iraq tu ataupun dekat-dekat dengan Iraq tu ya, macam Kuwait contoh. Daripada Kuwait sebab Kuwait ya, Kuwait apa ni, Kuwait Airways sebagai contoh. Ya, KL daripada KLIA ke Kuwait ya, Kuwait masuk ke Mekah sebagai contoh. Kalau katalah ya, penerbangan tu dah ada sekarang ya. Jadi cuma kita tak tahu adakah ada package apa ni haji operator yang buat, wallahualam saya tak tahulah, tu kena tanya dalam market ada ke tidak ya. Katalah ya, penerbangan yang ada daripada Iraq kita kata ya, daripada Kuwait. Kuwait tu sebelah Iraq aja. Jadi dia lalu tak mana? Dia lalu Zatun Irkin. Okey, Zatun Irkin lah, macam tu lah cerita dia. Ataupun Qatar. Sebab Qatar tu atas sikit. Jadi memang akan lalu Zatun Irkin. Kalau
kalau apa Qarnul Manazil dia kena pergi bawah sikit tuan-tuan. Jadi kapal terbang tu takkan melencong ke situ lah, ya. Dia bukan laluan dia. Jadi bergantunglah, ya. Di mana-mana pun tak ada masalah sebab biasanya ya flight attendant akan bagi announcement lah. Ya, kita dalam 20 minit daripada sekarang, within 20 minutes, ya, kita akan melalui ruang udara Qarnul Manazil. Kita akan lalu ruang udara Zatul Irkin, ya. Jadi bila disebut kita akan melalui saja, tuan-tuan terus je niat. Jangan tunggu, ya, tengok dekat skrin TV tu, belum lagi, takut terlepas. Kalau kita terlepas saja, kita tak sempat niat sebelum sampai ke mikot tadi, maknanya kita kena dam. Ya, kita kata alah 1 minit tak boleh ke Ustaz? Dia bukan masalah tak boleh. Dia mesti sebelum, ya, sebab kapal terbang ni bergerak cepat. Jadi 20 minit tu dah just nice tu. Dia bagi tahu aja, kita pun bagi tahu pada kawan-kawan, mari kita niat umrah sebagai contoh. Labbaik Allahumma umratan, sudah. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau gabung dua, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Sudahlah, apa susah sangat. Tapi bila kita baca niat saja, kita lafaz niat, kita sudah berada dalam larangan ihram. Kalau umrah, umrahlah. Kalau haji, hajilah. Ya, itu cerita dia. Jadi, mikot sangat penting walaupun dia wajib haji. Tetapi kalau kita tak buat, kita kena dam. Dam tu bukan RM50, RM100, ya. Dam tu menumpahkan darah, menyembelih seekor kambing. Zatul Irkin masuk rukun haji bagi penduduk Iraq, ya. Maknanya rukun untuk niat ihram, ya. Tetapi tetap dia adalah wajib haji. Ya, dia wajib haji. Mana kalau tak lalu, ya, macam orang naik train kan, tuan-tuan daripada Madinah pergi Mekah, naik train memang tak lalu Bir Ali, memang tak lalu. Ya, sebab train punya track tu dia takkan lalu kat situ. Naik bas akan lalu lah, ya. Jadi bila kita naik kereta api, kita naik saja tuan-tuan, kereta api mula bergerak, terus je niat. Sebab ramai orang dah terlepas, ya, baru dia telefon, dia tanya. Ya, dia kata, kita ni macam mana ni, ya? Tak jumpa Bir Ali, memang tak jumpa tuan-tuan. Kita kan naik train, ya. Jadi dah kena dam, ya. Jadi apa kita panggil, ya? Free je kena dam, ya, sebab kita lalai. Jadi patutnya naik je, bila bergerak je train tu terus saja niat tuan-tuan, ya. 20 minit sebelum sampai, bila announcement dibagi, kita terus saja niat. Itu lebih selamat. Ya, jadi benda-benda begini ni kita kena cakna lah tuan-tuan. Pasal kita nak ibadah haji umrah kita tu Allah terima. Kita bukan sekadar nak pergi, tapi kita nak buat sehingga ibadah itu makbul di sisi Allah. Kan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, wa amalan, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi kita doa. Ya, ya Allah, aku mohon doa padamu, minta supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang baik, ya, dan diberikan amalan aku ni diterima. Jadi kita nak amalan tu diterima walaupun sikit tuan-tuan, ya, tak apa. Yang penting diterima, makbul. Tapi kalau mutaqabbalan dia tak diterima, tak makbul, rugilah tuan-tuan, walaupun ibadah yang kita buat tu banyak. Ya, so kita kena buat dengan betul, ikut peraturan dan belajarlah. Ya, sebab tu bila kita nak pergi, walaupun kita dah umrah dah berbelah-belah kali dah tuan-tuan. Ya, tapi kita kena ulang kaji. Sebab apa? Ya, sebab ya, ibadah ni memang kena ulang kaji. Doa-doa yang kita dah hafal tu ulang balik, tengok balik sebab takut tertukar. Ya, lafaz dia tu kan, ain kena tengok, za, ya, ghain kan, kena sebut balik, kena betulkan, tengok balik teks tu. Tak rugi tuan-tuan, sebab ibadah ni kita nak persembah pada Allah. Ya, jangan buat sekadar buat, jangan sekadar melepas batuk di tangga, sayang tuan-tuan. Kita nak kualiti. Ya, seperti mana kita nak yang terbaik dalam hidup dunia kita, kita pun nak terbaik dalam hidup akhirat. Okey, ya, selesai. 741 wa asluhu inda Muslim min hadis Jabir. Ustaz, Ya, ya. apa tu dalam ni ada nota kaki kata mikat tu Zatul Irkin tu dijadikan mikat masa Haji Wada. Betul Ustaz? Yalah, sebab haji Nabi sekali je kan. Jadi menasabah lah. Ya, sebab sahabat yang datang daripada Iraq pun ada kan. Walaupun kita kata bukan Iraq betul-betul, ya, sebab yang Iraq betul-betul sahabat Nabi itu Salman Al-Farisi kan. Masa tu Iraq di dalam wilayah Parsi lagi. Tapi sempadan-sempadan Iraq tu ada. Jadi daripada arah, ya, sebab tu Nabi kata, ya, li ahlil Iraq, ya. Jadi daripada penduduk Iraq, ya, ataupun mereka yang datang dekat dengan Iraq tu. Jadi dah tentu Nabi sebut tu masa haji wada' lah, sebab haji Nabi sekali je.
Ya, jadi sebelum tu tak ada jamaah yang buat haji datang pada Iraq, belum ada lagi. Jadi masa Nabi itulah ya, Nabi lengkapkan. Sebab kalau Nabi tak sebut, dia tak jadi dah ya. Sebab lepas daripada Nabi sebut tu, Nabi buat haji kan Nabi wafat. So the only haji yang Nabi buat adalah haji wada pada tahun yang ke-10 ya. Dan Aisyah kata masa itulah ya Nabi jadikan ya Zatul Irkin tu sebagai mikot untuk orang daripada Iraq dan kawasan sekitar dia. Betul lah. Okey, terima Ya. kasih Ustaz. Ustaz, 741 ya. minta maaf Ustaz. Tapi Silakan. dalam 742 ni Ustaz, dia kata Omar lah yang menetapkan mikot Zul Irkin. Itu. Ya, itu dalam Sahih Bukhari lah ya. Jadi Lain lah beza. Ada pendapat. sebab itu dalam Sahih Bukhari memanglah lagi sahih kan. Tapi sebab lafaz daripada Aisyah tu sebut ya, Nabi sebab dia sebut kan an Aisyah anna Nabi, bahawasanya Nabi selawat dan salam kata baginda ya telah menetapkan untuk ahli Iraq tu Zatan Irkin. Maknanya official secara besar-besaran secara luas, sebab zaman Umar Parsi tu dah jatuh tangan umat Islam, Iraq tu dah jatuh. Jadi menasabah lah ya. Macam kita kata kalender Islam kan. Kalender Islam zaman Nabi memang tak ada lagi. Ya, tetapi Nabi dah bagi bayang-bayang tu dah bagi dah. Ya, dah bagi bayang-bayang tu. Nabi dah sebut dah ya. Maknanya apa kita panggil ya, macam Nabi tulis surat kan. Nak kena ada stamping. Tu zaman Nabi dah ada. Ya, mana-mana yang disegerakan adalah ya. Tapi bila bertentangan macam ni, mana dua-dua tu acceptable. Yang Aisyah kata itu memang daripada mulut Nabi. Yang apa ni Umar kata tu ya, kemungkinan besar itu secara official lah ya, diwar-warkan sebab orang Iraq dah jatuh tangan Islam, orang Iraq tu dah mula datang buat haji. Itu yang ya nampak macam Umar yang sebenarnya bukan Umar yang memulakan lah ya, Umar yang officiate mungkin benda tu ya. Sebab zaman Nabi orang Iraq tak ada lagi yang datang buat haji tu ya, orang Iraq daripada Iraq tu ya, orang Iraq yang dah pindah ke Madinah adalah macam Salman Farisi. Macam itulah maksud dia. Jadi dua-dua tu tak salah, dia tak bertentangan. Ya, kerana apa? Ya, kerana timing dia tu. It's a matter of time. Yang Nabi masa tu belum ada orang Iraq. Tapi Nabi kena cakap lah kan. Kalau ada Iraq nanti, kita akan mula daripada Zatul Irkin. Macam Umar, zaman Umar memang Iraq dah jatuh ke tangan umat Islam. Iraq tu adalah part of Persian Empire. Ya, capital city dia pun duduk kat Parsi. Macam itulah. Itu kalau Ustaz boleh bagi pendapat lah. Ya. Okey, 741 wa asluhu ya inda Muslim, ada hadis daripada Muslim, Imam Muslim. Ya, hadis daripada Jabir bagi tahu illa an rawiyatu syakka fi raf'ihi. Ya, jadi adalah perbincangan tu. Ya, ini technicality dalam hadis lah tuan-tuan ya. Tapi tak ada masalah lah kita kata ya. Sebab apa? Sebab memang untuk Iraq tu Zatul Irkin. Cuma bila tu ya. Zaman Nabi lagi ke ataupun zaman Umar? Zaman Umar pastilah ya. Kemudian ya hadis 742 fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, anna Umar huwallazi waqata zata irkin. Itu pada apa kita panggil, pada hadis sahih Bukhari disebut Umar lah ya, anna Umar huwallazi, dialah yang waqata telah menetapkan zatun irkin ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau zaman Nabi pun tak jadi masalah, cuma orang tak nampak sangat pasal orang Iraq tak datang. Ya, Iraq tu masih Persian Empire ya, masih Majusi lagi. Tapi zaman Umar, Iraq sudah jatuh ke tangan umat Islam. Iraq tu adalah part of Persian Empire tuan-tuan. Itu je lah cerita dia. Yang pasti orang Iraq Zatul Irkin. Sudah. Ya, kalau kita nak buat kesimpulan macam itulah. Wa inda Ahmad, ya, hadis 743, wa Abi Daud, ya, wa Tirmizi, daripada Ibnu Abbas juga, Abdullah bin Abbas, anna Nabi SAW, ya, waqata li ahli al-masyriq al-aqiq, ya, ahli al-masyriq. Cuba tengok, ya. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi menetapkan Akik menjadi mikot bagi penduduk negeri timur. Cuma hadis ini lemah lah ya. Kerana ada seorang rawi yang bernama Yazid bin Abi Ziyad. Mikot bagi penduduk negeri timur ya, yakni Iraq dan negeri lain yang sejajar adalah Akik. Dia kata Akik. Cuma Akik ni di mana ya? Akik ni salah satu nama tempat ya di Madinah tu. Bir Ali tu juga dipanggil Akik. Ya, ada telaga Akik kat situ. Ya, jadi akik ni juga merujuk kepada nama batu. Lepas tu kita pakai cincin akik. Ya, cincin akik tu batu, nama batu tu. Tetapi akik juga adalah nama telaga di Madinah tu, di Bir Ali. Ya, sebab tu dipanggil Padang Akik. Padang Akik itu tempat Nabi suruh para sahabat berkemah. Sebab orang dulu, tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka pergi buat haji atau umrah, ya, pergi ke Bir Ali, mereka akan bermalam
Itu antara benda yang sekarang kita tak buat sebab kemudahan tak ada. Ya, tak ada hotel di kawasan tersebut. Tapi ya, bagi orang yang ada kemampuan, dia dia overnight ya dekat apa ni Bir Ali tu ya. Kalau dia datang dengan apa kita panggil ya, dia datang dengan dia punya kemudahan lah ya. Datang dengan station wagon dia ke ya. Dia ada motor apa kita panggil motorhome dia kan. Dia overnight dalam dalam tu lah sebab tak ada kemudahan tempat tidur. Takkan nak tidur dalam masjid kan, tak dibenarkan ya. Nak sembahyang, nak berehat kejap mungkin boleh lah, tapi nak tidur tu tak boleh. Jadi dia bermalam satu malam ya. Di situ Nabi sebut akik juga. Jadi ada isu lah, cuma di sini kerana lemah so kita balik daripada hadis Bukhari yang mengatakan untuk orang Iraq adalah Zatu Irkin. Macam itulah tuan-tuan, selesai. Okey ya. Mikot selesai, masuk ihram dan jenis-jenisnya tuan-tuan. Hadis 744 ya, daripada Aisyah qalat, Aisyah berkata ya, kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hajjatul wada ya. Jadi Nabi pergi haji wada ya, semua isteri Nabi ikut. Masa tu isteri Nabi ada 9 tuan-tuan ya, isteri Nabi ada 11 ya, 11. Jadi Khadijah meninggal di Mekah, tinggal 10. Zainab binti Khuzaimah meninggal di Madinah, tinggal 9 tuan-tuan ya. Jadi Saudah ada isteri kedua, nombor 3 Aisyah, nombor 4 Hafsah, nombor 5 ya, Zainab dah meninggal, nombor 6 Ummu Salamah, nombor 7 Zainab binti Jahash, seorang lagi Zainab ya, nombor 8 kita ada Juwairiyah binti Al-Haris ya, orang Badui masuk Islam. Nombor 8, nombor 9 kita ada siapa lagi ya, nombor 9 kita ada Ummu Habibah. Ya, nombor 9 Ummu Habibah, nombor 10 Sofiyah binti Huyai, orang Yahudi masuk Islam, nombor 11 Maimunah ya. Jadi semua tu isteri Nabi kecuali Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah ikut Nabi pergi. Dan bersama-sama Nabi itu ada sahabat ya, tak kurang 90,000 ya, sahabat daripada Madinah ya. Tabung haji punya buku kata 90,000. Ada riwayat lain sebut 120, ada yang kata 100,000. Maknanya lebih pada 90 lah, senang cerita. Jadi bila mereka pergi ya, pada tahun Hajjatul Wada' dia panggil ya, pada tahun Hajjah. Dia sebut Hajjah tu bukan makna untuk perempuan tu. Ya, Hajjah di situ merujuk kepada satu-satunya haji yang Nabi buat, tuan-tuan ya. Jadi haji yang Nabi buat tu satu-satunya adalah haji wada'. Kita panggil haji ya, tapi bahasa Arabnya Hajjah. Hajjah tu ada tak marbutah menunjuk kepada singular. Tuan-tuan ya, singular. Jadi bila dia singular ada tak marbutah. Tak marbutah tu menunjukkan satu. Ya. Macam kita kata Al-Baqarah kan. Al-Baqarah. Alif, Lam, Ba, Qaf, Ra, tak marbutah. Jadi tak marbutah tu menunjuk kepada betina, betul. Dan menunjuk pada seekor. Bukan dua, bukan tiga. Seekor saja tuan-tuan. Sembelih seekor. Jadi macam cerita, siapa kita panggil? Ya, cerita dalam kisah Nabi Sulaiman melalui kawasan ya sarang semut. Ya, bila lalu kawasan sarang semut tu, ya lembah dipanggil Wadi An-Namal, ya. Jadi berkata ketua semut, dia panggil Namlatun qalat, ya, Namlatun berkata seekor semut. Seekor semut tu merujuk pada ratu dia. Ya, jadi ratu tu satu je, seekor, ya, dan dia betina. Kebetulan dia betina. Al-Baqarah sama juga, ya. Sebab tu surah Al-Fil tu bukan merujuk pada seekor. Al-Fil tu common gender, maknanya menunjukkan sekumpulan apa apa kita panggil, sekumpulan apa gajah ya. Jadi bukan seekor. Kalau seekor al-filatu ada tak marbutah kat ujung. Jadi al-filah bukan mesti untuk bukan mesti betina, tapi dia menunjuk pada makna singular tuan-tuan. Tak marbutah ya, itu menunjuk kepada makna satu. Satu-satunya tuan-tuan. Hajatul wada' ya, panjang sikit ya, kat nak kan. Wada' ya, panjang. Wada' merujuk pada perpisahan. Sebab that is the only haji yang Nabi buat. The only pilgrimage yang Nabi buat, the one and only adalah Hajatul Wada'. Ya. Faminna, ya, man ahalla bi umrah. Aisyah kata, ada sebahagian kami yang mereka berniat untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan. Ya. Jadi ada ihram umrah. Maknanya mereka buat haji tamatuk. Ya, masuk tu buat umrah dulu. Kemudian tunggu sampai buat haji. Ya. Wa minna man ahalla. Ahalla ya, bukan ahla ya, dia ahla. Ahla tu maknanya mereka berniat. Ahla tu ya, dipanggil ihlal ataupun ahla ya, bi hajjin wa umrah. Ada yang niat gabung haji dan umrah, qiran ya. Kemudian nombor 3, wa minna man ahalla bi hajjin. Inilah asal
haji itu ada 3 jenis. Yang niat umrah dulu itu haji dia tamattu'. Yang niat gabung umrah dengan haji, maka itu dipanggil qiran. Yang niat untuk haji saja kita panggil ifrad ni. Jadi inilah asal dia dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau orang tanya, memang Aisyah punya riwayat bagi tahu sahabat Nabi yang datang dari Madinah tu ada 3 kategori. Ada niat umrah dulu, ada niat umrah kemudian, dan ada niat gabung umrah dan haji. Itu dia punya bukti dia tuan-tuan ya. Kemudian apa lagi? Ni cerita dia ya. Ini yang jadi khilaf ni. Wa ahalla Rasul sallallahu alaihi wasallam bil haji. Ya, dikatakan Nabi niat untuk haji dulu. Itu yang banyak orang kata Nabi buat ifrad tu. Ya, sebab Nabi niat haji. Nabi tak buat umrah sebelum tu. Memanglah ya, siapa yang buat umrah dulu kita panggil tamattu'. Tapi siapa yang niat haji, maknanya dia tak buat tamattu' lah. Tapi selepas pada haji, cuba kita tengok, ada tak bukti Nabi buat umrah? Sebab kalau Nabi buat ifrad, maknanya lepas pada haji mesti Nabi buat umrah. Okey, confirm kan? Tak ada cerita. Ya, yang buat umrah lepas haji adalah Aisyah, Abdul Rahman yang pergi teman. Ya, tak ada pula Anas bin Malik ke Jabir ke Abdullah bin Abbas ke, tak ada cerita Nabi buat umrah. Kalau Nabi buat umrah selepas haji, Nabi buat umrah daripada mana? Tan'im ke Ji'ranah ke? Mesti Ji'ranah kan? Pun tak ada cerita. Ataupun mungkin Nabi buat umrah daripada Hudaibiyah, tak ada cerita juga. Jadi bila tak ada cerita, dia balik pada hukum asal, tak ada maknanya memang tak ada lah. Jadi bila tak ada, maknanya apa? Maknanya Nabi punya umrah tu dah gabung dengan haji. Macam itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Fa amma man ahalla bi umrah fa halla inda qudumihi. Sesiapa yang niat untuk umrah, maka halal bagi dia. Maknanya tahallul dia selepas dia kudum. Maknanya dia datang. Kudum tu masa dia datang tu. Maknanya dia datang tu bukanlah datang je kemudian dia tahallul, bukan. Ya. Maknanya dia datang tu dia terus tawaf. Dia dah niat di Bir Ali, ya, niat umrah, niat umrah, ya, ihram umrah. Berjalan 8 hari perjalanan. Payah tu tuan-tuan, dulu 8 hari kan. Ya, sekarang dengan train 2 jam, tak sampai 2 jam setengah. Kemudian apa dia buat? Dia tawaf, 7 pusingan, dia sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, terus pergi ke Mas'ah, tempat sa'i, bermula daripada Safa ke Marwah. Ya, kemudian selesai, dia pun bergunting paling kurang 3 helai rambut. Ya, kalau nak bersyukur lepas tu lah. Ya, biasanya orang bergunting dulu sebab nak ambil 2 pahala. Pahala bergunting dapat dah, dan pahala bercukur pula kalau lelaki dapat 2 pahala. Ya, kalau terus dia bercukur, dia tak dapat pahala gunting. Jadi dia akan gunting dulu. Lepas gunting, ya, dia balik tu mandi apa semua sebagainya, ataupun petang nanti atau malam nanti dia pergi bercukur, dapat 2 pahala. Ada orang ya, dia gunting sikit. Nanti dia gunting banyak sikit, ya. Masa dia selesai haji nanti, selepas melontar baru dia cukur. Boleh juga dapat 3 pahala lah tuan-tuan. Ya, mula-mula gunting pendek, mula-mula gunting, lepas tu gunting pendek, dan last kali cukur 3 kali. Itu masing-masing punya kebijaksanaan lah. Selepas pada tu selesai. Wa amma man ahalla bi hajjin, dan sesiapa yang berniat untuk haji, au jamaah, ada perkataan jamaah atau menggabungkan, ya, jamaah baina, menggabungkan, ya, bainal haji wal umrah, ya, falam yahillu hatta kana yaumun nahar. Maka tidak, ya, tak boleh dia bertahallul sehinggalah yaumun nahar. Yaumun nahar tu adalah hari 10. Ya, hari 10 tu adalah hari dia melontar tu. Kalau dia pergi Mina dulu, ya, daripada Arafah pergi Muzdalifah, daripada Muzdalifah pergi Mina, dia melontar Jamratul Aqabah pada pagi waktu duha, selesai, ya, dia dah bayar duit untuk korban, dia dah boleh, ya, dah boleh apa kita panggil bercukur, dan sudah tahallul awal dia panggil. Ya. Jadi dah tahallul lah, ya, dah tahallul selesai dah tuan-tuan. Tapi larangan-larangan yang besar-besar tak boleh lagi, ya. Tapi larangan kecil-kecil tu dah boleh, dah clear dah. Jadi pada hari nahar, ataupun, ya, dia tak boleh penetrate Muzdalifah, ada orang daripada Arafah terus pergi ke Mekah. Ya, bergantung pada trafik lah tuan-tuan, ya. Sebab tu haji ni dia rezeki masing-masing. Ada orang boleh pergi Muzdalifah, daripada Muzdalifah terus pergi ke Mina, boleh, malam raya tu. Ada orang pergi Muzdalifah, tak boleh masuk ke ni, polis tak benarkan, dia pergi tawaf dan sa'i dulu pun boleh. Ada orang, ya, dia tak boleh pergi dua-dua, dia bermalam di Muzdalifah, pagi besok baru pergi Mina pun boleh. Tak ada isu lah tuan-tuan. Pasal semua tu boleh, ya. Sebab tu haji ni kita boleh rancang, kita kata tuan-tuan daripada Mina nanti hari 8 kita akan pergi Arafah.
Daripada Arafah, kita sembahyang apa semua sebagainya. Kita tunggu untuk wukuf. Kemudian kita pergi ke Muzdalifah. Tiba-tiba malam tu tak boleh masuk Muzdalifah, tuan-tuan. Ada aksiden ke, ya, ada berlaku hujan lebat ke apa semua, kita akan pergi tawaf dulu. Ya, mungkin Muzdalifah hujan, ya, tapi Mekah renyai, tak ada. Jadi orang pergi tawaf. Bergantung, tuan-tuan. Ya, sebab tu haji ni kena belajar sungguh-sungguh. Sebab anything can happen, tuan-tuan. Ya, jadi bila benda tu happen, kita pula tak ada persediaan, memang sangkut lah, tuan-tuan. Ya. Orang pula kelang kabut kan. Dia kata, saya dengar ustaz ni cakap ni, saya dengar. Tu yang kelang kabut tu. Ya, ustaz-ustaz jadian ni yang menakutkan ni, tuan-tuan. Ya, Pak Haji tu kata boleh, orang ni kata tak boleh, orang ni. Tu susah tu. So kalau tak ada lah, ya, pembimbing yang tegas, ya, kelang kabut hiruk pikuk nanti, tuan-tuan. Ya, tak ada damai dah, hiruk pikuk pula jadi. Ya, itu cerita dia. Okey, ya, itu kisah dia. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim sahih. Ada 3 macam niat melakukan haji. Ada niat untuk umrah saja. Ya, ini haji dia tamattu. Ada niat untuk haji ifrad. Ada niat untuk haji dan umrah qiran, nama dia, tuan-tuan. Yang berniat umrah saja, bila sampai di Mekah, lalu dia tawaf dan sa'i, lalu tahallul. Ini orang yang buat tamattu, ya. Tidak berpakaian ihram lagi. Tetapi dia wajib membayar denda, ya, berupa seekor kambing korban ketika ketika dia nak buat haji nanti, sebab haji dia tidak boleh niat di miqat. Ya, dia sudah duduk di Mekah. Dah duduk di Mekah, niat haji dia di hotel lah. Sebab tu dia kena dam tadi, macam Cikgu Nomah tanya kan. Yang berniat haji sahaja dan yang berniat menyatukan, ya, menjamak antara haji dan umrah. Kalau membawa haiwan korban, maka tidak boleh tahallul melainkan setelah 3 hari nahar. Orang dulu dibawa binatang korban. Ini dah tak relevan lah. Sekarang orang tak bawa binatang korban. Ya. Macam Nabi datang daripada Madinah, Nabi bawa binatang sembelih, tuan-tuan. Ya, Nabi bawa binatang sembelih. Jadi bila Nabi bawa binatang sembelih, Nabi tak boleh tahallul melainkan setelah tiba hari nahar. Hari raya nahar tu adalah hari raya korban lah. Ya, lepas pada sembelih binatang tu barulah boleh tahallul. Bagi yang berniat umrah saja atau haji saja maupun yang menyatukan umrah dan haji, maka hendaklah dia berumrah. Ya, dia kena buat umrah dululah. Jika tidak, membawa haiwan korban lalu tahallul dan nantinya membayar denda berupa seekor binatang korban. Sama juga. Wajib bayar korban bagi yang tahallul sebelum hari raya korban. Ya, jadi di sini ada satu lagi pendapat, ya, yang mengatakan bahawasanya, ya, dia bayar denda tadi, ya, kerana dia tahallul sebelum raya korban. Betul juga, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Ya. Jadi patutnya kita tahallul tu makna kita bergunting atau bersyukur tu pada hari raya korban tu, pada 10 hari bulan. Bagi orang yang dah tahallul awal daripada tu, itu yang kena bayar denda tu. Ya, siapa yang bayar denda tu? Orang yang buat tamattu juga, sama, tuan-tuan. Sama ada kita bayar tu kerana kita tidak berniat ihram di miqat ataupun kerana kita tahallul sebelum hari raya korban. Memanglah kita tahallul masa kita datang tu lah. Ya, orang yang bergerak 1 bulan kan, dia sampai, dia buat apa tamattu. So, oleh kerana dia cukur kepala ataupun dia bergunting tu sebelum hari raya haji, maka dia kena denda. So, tak ada isu lah, tuan-tuan. Mungkin sebab dia berbeza, tetapi sembelih korban apa ni, denda tu sama je. Macam tu lah, ya, kalau kita boleh buat kesimpulan. Ada nak tanya? Silakan, tuan-tuan. Ya, ada keliru ke apa-apa? Ustaz boleh bantu? Ustaz nak tanya pasal tahlul tu kita boleh potong rambut sendiri, tak perlu suruh orang lain. Bergantung lah, ya, sebab biasanya orang ni nak cepat kan, jadi dia dah lepas pada sa'i, dia nak bergunting, so boleh je kalau kita ada gunting masukkan sikit lah, ataupun kalau kita pergi dengan mahram boleh je suruh anak kita ke ataupun suruh orang yang mahram dengan kita, ya, sebab kita nak kena buka sikit kan. So ahli keluarga lah, tapi kalau buat sendiri boleh je. Yang penting menggunting minimum 3 helai rambut dalam mazhab Syafi'i, itu je lah. Kita boleh buat sendiri, orang lain pun boleh, tak ada masalah. Sekarang kan banyak laki-laki macam anak muda banyak dah botak. So macam mana just layar dia gunting over the head ke, Ustaz? Itulah yang sepatutnya dia jangan botak dulu, ya. Tak, dia memang botak. Sekarang kan banyak orang botak. Dia kalau dah botak, maknanya dia lalukan saja gunting ataupun pisau tu di kepala dia lah, tak ada cara lah. Sebab 3 itu kali juga, isyarat Ustaz? saja, isyarat. 3 kali juga ke layar? Tak perlu. Kalau isyarat dia sekali je. Okay. Macam kita sapu kepala kan. Bagi orang yang basuh, ya, kalau basuh 3 kali. Tapi kalau
sapu sekali pun memadai. Walaupun 3 kali boleh, tapi apa keperluan 3 kali? Ya, sebab Hmm. yang penting kita dah sapu sudahlah. Sebab kita sapu kan. Kalau macam tadi kita lalukan. Kalau kita gunting 3 helai. Tapi kalau kita tak gunting sebab rambut dah tak ada, memang kita botak, so apa kita buat? Kita lalukan. Perlu tak sekali, 2 kali, 3 kali? Tak perlulah. Apa Hmm. tujuan dia? Ya, tujuan dia adalah untuk isyarat sahaja. Isyarat sekali pun boleh. So mana-mana part of the head lah Ustaz. Betul. Asalkan kepala lah. Jangan kepala lutut sudah. Kepala Mhm. kepala lah. Ya. Okay. Okey. Okey, ada lain? Silakan. Ya. Tak ada, tuan-tuan. Ihram dan selok belok dia. Ya. Ni lagi relevan lah, tuan-tuan ya. Mari kita baca apa dia. Daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Ma ahalla Rasul sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid. Jadi Nabi tidak tahallul, ya. Maknanya Nabi tidak begitu panggil, ya, Nabi tidak berniat, ya, dari dekat masjid, melainkan, ya, dari dekat Masjid Zulhulaifah. Masjid Zulhulaifah ni Masjid Bir Ali lah, sama. Maksudnya macam tadilah, ya, yang terbaik kita naik kenderaan tu. Pasal Nabi naik kenderaan, kenderaan tu Nabi ikat betul-betul dekat masjid tu lah. Jadi Nabi dah ambil wuduk siap, ya, Nabi naik atas unta. Kemudian bila dah duduk di atas unta, maka baru Nabi berniat ihram. Labbaik Allahumma hajjan, untuk haji. Labbaik Allahumma umratan, untuk umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, maknanya di atas duduk tu. Dan sudah tentulah dekat dengan masjid, ya, sebab Nabi kan memang singgah di masjid. Bukhari Muslim meriwayatkan penduduk Madinah yang hendak naik haji, mikotnya di Zulhulaifah. Nama dulu, nama sekarang ialah Bir Ali ataupun Abyar Ali. Ya, nama yang berbeza, tempat yang sama. Zulhulaifah adalah rukun haji, ya, bagi penduduk Madinah. Ya, rukun di situ maknanya tempat mulakanlah tu. Ya, jadi rukun haji itu kerana niat tu adalah rukun. Tapi niat di apa? Di mikot itu termasuk wajib haji, sama macam tadi. Kemudian daripada Khalad, ya, daripada Khalad bin Sa'ib, daripada bapanya, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, atani Jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Jadi dia apa? Nabi sebut, ya, Jibril datang masa Nabi nak mulakan tu, ya, masa Nabi nak berada di Zulhulaifah tu, turun Jibril. Orang lain mungkin tak nampak lah, ya. Nabi nampak, Nabi diberitahu oleh Jibril, dan Jibril kata fa amaroni, Nabi bagi tahu Jibril suruh aku, ya, supaya aku perintahkan sahabat-sahabat aku untuk mengangkat suara, mengeraskan suara, ya, bil ihlal, masa talbiyah tu, ya. Nah, cuma kalau ihlal ni lebih tepat lagi masa kita lafaz niat tu, ya, sebab tu Nabi sebut, sebab tu orang dengar. Nabi kata labbaik Allahumma umratan, orang dengar. Ya, macam sekarang ni orang niat apa ni, nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul hajja wal ahramtu bihi kan. Itu taklah salah nak baca, tapi yang Nabi ajar tu kena bacalah. Labbaik Allahumma umratan. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar, tapi Ustaz bagi tahu sebab ni lafaz ni Nabi ajar. Kita baca labbaik Allahumma umratan. Senang je, labbaik Allah kan semua dah hafal. Ya, ulang balik, labbaik Allahumma, kalau umrah umratan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau dua-dua, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Cukuplah tuan-tuan, banyak kali dah tuan-tuan dah sebut. Ya, untuk malam ni je Ustaz tu 4-5 kali dah sebut dah. Ya, ulang balik, labbaik Allahumma umratan. Sudahlah. Ya, yang itu yang lebih kerap kan. Jadi boleh tak angkat suara? Boleh. Kerana memang, ya, Jibril datang bagi tahu Nabi, arahkan sahabat engkau untuk angkat suara. Riwayat Imam 5 tuan-tuan. Ya, disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya, Imam Tirmizi salah seorang daripada 5 tu. Imam Ibnu Hibban datang kemudian. Ya, khamsah ni, maknanya khamsah ni siapa dia, Kak Nab? Khamsah ni yang mana satu? Khamsah. Diriwayatkan oleh khamsah. Yang mana satu khamsah ni? Muslim. Ya, Muslim masuk ke? Muslim tak masuk. 5. Ya, jangan lupa kan ada 7 semua. Kecuali Bukhari dengan Muslim. Dia ada 7 kan? Ahmad duduk atas sekali. Tuan-tuan jangan lupa lah apa formula dia, Cikgu Norma? Abang Abang Tani. Tani. Abang Tani. Jangan lupa lah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan lupa kan? Ya. Apa Dr. Syahri tadi terlupa. Jangan pergilah sayang. Ya, jangan pergilah sayang. Jangan lupa tuan-tuan. Kalau untuk perawi hadis, ya, yang membukukan hadis, ya, kita panggil hadis kolektor kan? Cikgu Nomah pernah tanya dulu. Ya, 7 ni siapa dia Ustaz? Ya, ini hadis kolektor. Maknanya
mereka yang menghimpunkan hadis dalam kitab. Ya, sebab sahabat Nabi dulu, ya, macam Abu Hurairah, ya, dan sebagainya, dia tak buku kan. Ya, dia tak buku kan. Ada yang membukukan, tapi mereka ni kebanyakannya tak membukukan. Mereka hafal saja. Jadi yang membukukan tu 7 tadi. Abam Tani. A, B, M, T, A, N, I. Jangan lupa lah tuan-tuan. Buat secara menegak. A, Ahmad Ambal. B, Bukhari. M, Muslim. A, apa ni, T, ya, Tirmizi. A, Abi Daud. Ya, kemudian N, Nasai. Bawah sekali I, Ibnu Majah. A, B, M, T, A, N, I. Jadi kalau 7, all the 7 of them. Tapi kalau 5, maknanya 4 di bawah campur Ahmad kat atas. Kan 5 tu. Ahmad seorang campur Tani. Ya, A-Tani. A-Tani ada berapa? Kan 5. Kalau Abam Tani 7. Ya. Kalau 6, BM Tani. Kalau 5, A-Tani. Tuan-tuan. Ya, itulah cerita dia. Ustaz dah pernah share dulu. Ya. Kalau nak lagi nanti mungkin Kak Nap ke ataupun Syarin Cikgu Nomah boleh check balik lah. Share balik sekali lagi. Yang apa kita panggil? Table, ya, yang dibuat oleh Sister Suraya kita, tuan-tuan, ya, daripada masjid apa ni, Bukit Damansara, ya, ataupun daripada apa kita panggil, ya, grup Masjid Mujahidin, ya, di Damansara Utama, ya. Jadi dia dua-dua lah pergi, ya. Bukit Damansara pun dia ada datang kelas juga dulu, ya. Sekarang dia fokus pada Taman Tun lah, ya. Bukan Taman Tun, apa ni, Damansara Utama Masjid Mujahidin. So dia ada share, ya. Ustaz pun dah pernah share, kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Ya, Abam Tani tu, A, B, M, T, N, I. Tolong ingatlah tuan-tuan, ya. 7. Tak rugi ingat ni tuan-tuan, ya. Sebab mereka ni adalah orang yang menyumbang besar kepada agama, ya. Sebab tu kita baca Bulughul Maram, kita akan jumpa Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, ya. Dan 5 ni. 5 ni adalah Tani, tuan-tuan, ya. Jangan lupa lah. Itu cerita dia. Ambil serius lah sikit, tuan-tuan. Ya. Ilmu ni, tuan-tuan, kalau kita bersungguh, Allah bagi. Tapi kalau kita santai-santai, dia macam tu lah, tuan-tuan, tak dapat. Minta maaf, tuan-tuan, ya. Macam kita baca surah Muluk kan. Kalau kita sungguh-sungguh, insya-Allah, ya, benda tu dapat. Dia lekat dalam kepala. Maknanya kalau tuan-tuan sibuk pun, driving pun boleh baca, insya-Allah, ya. Masa driving boleh. Ya, sambil-sambil kita, apa kita panggil, buat-buat kerja lipat-lipat kain ke apa tu, ya. Boleh. Ya, sambil-sambil kan. Sebab surah Al-Muluk ni tiap-tiap malam kena baca. Ya, jadi ramai orang beralasan kata saya dah tak sempat lah ustaz nak tidur dah, ya, rugi. Ya, bila dah tinggal 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam nak mula balik payah, tuan-tuan. Kita nak rutinizekan benda tu, ya. Kita nak jadikan sebagai amalan harian kita setiap malam, tuan-tuan, ya. Memang nak kena bersungguh. Dalam hidup ni tuan-tuan mau tahu kan, bila kita bersungguh dia dapat, tuan-tuan. Tapi kalau kita lebih kurang aja, memang lebih kurang aja lah. Ya, jadi menyesal besok bila di mahsyar besok. Bila kita tengok orang punya pahala besar, masa tu kita menyesal. Menyesal tak guna dah, tuan-tuan. Sebab tu orang Melayu kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Menyesal kemudian tu di akhirat besok. Di dunia kita tak buat, rugi, tuan-tuan. Kena bersungguh-sungguh. Ya, jangan fikir tuan-tuan punya background sekolah Arab ke, sekolah agama ke, sekolah orang putih ke, sekolah gereja missionary, tak apa, tuan-tuan. Itu dulu, ya. Sekarang kita mulakan bab baru balik, ya. Kita mulakan kehidupan baru kita. Kita commit pada agama, tuan-tuan, ya. Make ourselves committed to our religion. Okey, ya, selesai dah. Apa lagi, tuan-tuan, ya? Sambung dia. Ada soalan, silakan, ada apa-apa? Tak ada, ya. Mengerahkan suara dah ajar tadi daripada Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit siapa dia? Budak muda, ya, Madinah. Satu hadis lagi sebelum kita tamat, tuan-tuan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi selawat dan salam kata baginda, tajarrada li ihlalihi. Tajarrad. Ya, jadi tajarrada li ihlalihi wa tasala. Nabi ganti pakaian untuk ihram, ya, dan baginda pun mandi. Ya, jadi mandi ni maknanya bergantunglah. Kalau kita daripada hotel Madinah mandi kat hotel boleh? Boleh, tuan-tuan. Mandi kat hotel pakai ihram siap-siap, jangan niat lagi lah. Sebab kalau kita niat saja, mana kita dah mula kena jaga pantang larang. Jadi niat tu nanti setelah kita pergi ke Bir Ali, kalau kita daripada Madinah. Ya, jadi sampai tu ambil wuduk, sembahyang sunat sebagainya. Kemudian naik atas bas ataupun naik atas kenderaan kita, baru kita niat, baru niat ihram. Ya, labbaik Allahumma umratan, untuk umrah. Kalau haji, hajan. Ya. Kalau kita terus masuk ke Madinah, masuk ke Mekah, mana kita mandi siap-siap ihram di rumah kita lah. Ya, daripada rumah kita dah pakai ihram siap-siap ataupun tukar di KLIA kan. KLIA lah biasanya.
So kita naik kapal terbang tu jangan niat lagi kan, relax je dulu. 20 minit sebelum masuk ke Qardul Manazil baru kita niat. Selesailah tuan-tuan. Ya. Jadi sebelum ihram dianjurkan mandi sunat, ya. Mandi sunat ihram. Mandi sebelum ihram adalah sunnah. Kalau tak sempat, tak berdosa. Tak ada kena dam, tak ada. Tapi kalau buat lagi baguslah, ya. Okey, selesai. Kemudian satu lagi lah tuan-tuan, ya. Habiskan muka surat ni. Apa dia? Daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Bahawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasu al-muhrim. Ya, al-muhrim. Muhrim ni orang yang pakai ihram, dia panggil muhrim. Ya. Kalau yang orang tak boleh kahwin, mahram, tuan-tuan, ya, bertukar. Jadi muhrim orang yang pakai ihram. Ya, jadi Arab bila kita kata bila kita dia jumpa dengan kita, ya, mungkin apa ni kakak kita, ya, dia tengok kita rapat dengan perempuan tu. Dia pun tanya, apa ni siapa ni? Ya, kita kata this is my muhrim. Dia pun terkejut, ya. Muhrim tu mesti pakai ihram. Ya, jadi this is my mahram. Bukan muhrim, tuan-tuan, ya. Jadi nak pakai tu, orang ihram tu pakai apa? Qala la yalbasu al-qamis. Jadi lelaki lah terutamanya, ya. Tidak boleh memakai baju atau dipanggil yalbasu qamis. Qamis tak boleh. Qamis tu maknanya pakaian macam jubah tu tak boleh, yang berjahit. Walal amaim, ya. Amaim ni merujuk kepada serban. Imamah tak boleh. Serban tak boleh pakai, kopiah tak boleh pakai, songkok tak boleh. Wasarawilat, sarawil seluar. Celana tak boleh, berjahit. Walal baronis, ya, baronis pun tak boleh, ya. Jadi baronis itu merujuk kepada sarung kaki, tuan-tuan, ya. Tak boleh juga. Stokin lah, ya. Kecuali wala al disebut sebagai khifaf, ya, khuf tak boleh pakai. Baronis tak boleh, ya. Jadi maknanya baju serban tak boleh, tutup kepala dan sarung kaki tak boleh, kecuali seseorang yang tidak mendapati sandal. Illa ahadun, melainkan seseorang la yajidu nak lain, dia tak ada selipar. Dia tak ada capal. Fal yalbas al khufain, boleh pakai khufain. Wal yaqta'huma, tapi dia kena potong depan dia. Ya, supaya dia punya jari-jari tu keluar. Sebab tu kita tak boleh pakai apa ni kasut yang menutup jari-jari kena keluar. Ya, sebab tu kena pilih selipar Jepun lah biasanya. Sebab kalau kita pakai capal, kadang-kadang kita punya jari kelingking tu, anak jari kaki kita tu termasuk dalam, tak keluar. Tu bahayalah. Jadi kena cari yang, ya, kita kata jari-jari 5 tu nampak, ya, tak tertutup. Bagi orang lelaki lah, ni bukan perempuan, ya. Kemudian tadilah, ya, dia boleh pakai khuf, tapi hendaklah potong khufnya hingga ke bawah kedua mata kaki. Ya, jadi tak boleh inilah, tak boleh tutup lah, ya. Dan janganlah kamu memakai sesuatu pakaian yang dicelup, ya, warna za'faran dan waras, ya. Ni apa kita panggil bahan semula jadilah, ya. Wala talbasu syai'an minas siyab, ya, massahu za'faran. Jadi jangan pakai yang, kalau lelaki jangan pakai yang berwarna lah, ya. Sebab za'faran ni maknanya dia warna tu jadi merah kemerahan, janganlah, ya. Kena pakai yang putih, itu afdal. Ya, walal waras. Ya, waras ni tak tahu jenis apa. Tapi pakaian tu berwarna lah. Kalau boleh biar pakai putih. Tapi kalau tak ada pilihan, boleh tak pakai yang tak warna putih. Boleh lah kalau dah tak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan, pakai yang putih. Lafaz Muslim menerangkan 6 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Ya, yang ni baju berjahit, serban tak boleh, seluar tak boleh, tutup kepala apa saja tak boleh, ya. Sarung kaki maknanya apa ni, stokin tak boleh, ya. Khuf maknanya yang dibuat daripada kulit, ya, yang apa ni waterproof tak boleh, kecuali dia kena potong, ya, potong depan dan potong atas supaya tidak apa kita panggil, supaya tidak tertutup kaki dia. Jari-jari mesti keluar, ya. Kemudian dengan pakaian yang dicelup tu sebenarnya tak salah, ya. Tetapi sebab afdal pakai putih. Khuf adalah sejenis sepatu, sedangkan za'faran adalah warna kuning kemerahan. Haram memakai seperti jenis-jenis tersebut. Mana kalau dia pakai juga, dia dianggap melakukan kesalahan lah. Ya, sarung tangan kita kata pun tak boleh, ya. Maknanya glove tak boleh pakai. Ya, orang perempuan pun tak boleh pakai glove, ya. Untuk dulu masa Covid boleh pakai apa ni face mask lah, ya. Sebab dia tidak menutup mata dan tidak menutup semualah, dia hanya apa kita panggil untuk medical purposes, tuan-tuan. Kalau ada keperluan boleh. Abuk kuat sangat boleh tak tutup sekejap boleh, tapi buka boleh lah. Kalau tak ada apa-apa sebab tak boleh lah, ya. Kerana memang hukum asal dia kena buka muka, lelaki dan perempuan sama. Dia tak boleh pakai purdah, ya. Macam sembahyang lah.
Ya, kalau boleh jangan. Melainkan terpaksa kerana ada tadi ya, ada sebab wabak dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, selesailah perjalanan kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Ada apa-apa nak tanya? Tak Ada nak apa-apa tanya silakan. bagaimana jemaah yang kena pakai pampers. Jelah tu kena tanya medical doctor lah ya. Sebab nak buat macam mana kan ya, dia memang pakai diaper tuan-tuan ya. Pasal dia ada masalah ya. So macam mana tu ya. Jadi macam tadilah tuan-tuan ya, kalau dia sudah ambil wuduk macam tawaf, tawaf kena berwuduk. Jadi dia memang bersihkan diri dulu ya, buang air, kemudian ikatlah mana yang patut, kemudian pakai diaper, kemudian dia tawaf. Kalau masa dia tawaf keluar juga ada menitis, itu dimaafkan. Ya, tawaf dia sah. Sa'i tak ada masalah walaupun tak ada wuduk ya, afdal ada wuduk. Tapi kalau katalah dah terkeluar, boleh tak dia sa'i saja, sa'i tak ada masalah. Tawaf dikira yang awal, macam sembahyang. Orang yang ada masalah taktus apa ni, air kencing kan, orang lelaki lah especially. Jadi dia masa sebelum mula tu dia kena bersihkan the best that he can do ya, kemudian pakai diaper semua siap, angkat takbir, Allahu akbar, rakaat pertama okey, rakaat kedua keluar sikit, dimaafkan. Dia boleh habis. Kalau tidak sampai bila pun tak selesai. Ya, dan boleh untuk satu sembahyang fardu dan dua sembahyang sunat. Ya, kecuali dia jamak. Kalau dia jamak, zuhur asar lah kan. Jamak takdim atau jamak takhir. Tapi kalau tawaf, tak ada masalah. Dia boleh tawaf, selesai, ya, 7 pusingan, walaupun terkeluar, dimaafkan. Dan dia boleh sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, boleh. Sa'i tak ada perlu ambil wuduk, ya, tak syarat. Jadi lepas pada tu, dibersihkan balik lah. Bergunting, tak ada isu lah. Ya, jadi dia ambil wuduk balik untuk dia apa kita panggil ya, dia sembahyang zuhur atau asar, bergantunglah pukul berapa dia buat, dia selesaikan apa ni, apa dia punya umrah tadi ya, ataupun haji dia, macam tu je lah. Masa wukuf di Arafah tak perlu dalam keadaan berwuduk ya, kalau dia orang yang tu mana dia bersihkan diri sudah ya. Sebab dia nak sembahyang zuhur dengan asar pada jamak takdim kan. Jadi selepas dia selesai tu, kalau dia terkeluar air ke apa dalam diaper dia, boleh tak dia beribadah dalam konteks apa ni, nak baca zikir ke, nak selawat ke, nak berdoa, tak ada masalah sebab tak mesti ada wuduk. Ya, cuma ketika dia bergerak daripada apa kita panggil Arafah ya, nak pergi ke Muzdalifah, sebab sampai Muzdalifah dia nak kena sembahyang maghrib isyak, itu kena bersihkan balik. Tak ada cara lah. So macam tu lah ya, on and on macam tu. Ya, memang agak susah tapi Allah bagi pahala lebih pada orang lain lah tuan-tuan. Ya, sebab dia diuji Allah oleh Allah dengan sedikit masalah macam tu. Macam tu lah Kak, kalau kita boleh buat. Dia tak perlu bayar dam kan Ustaz? Bayar dam untuk apa? Kesalahan apa dia buat? Sebab diapers tu bukan kira pakai berjahit kan? Itulah, itu yang jadi isu tu, sebab dia tak jahit kan, cuma dia pakai itulah apa dia panggil? Lekat-pelekat tu lah Bercantum ya. kan Ustaz? Apa dia? Dia bercantum kan untuk lelaki, tak boleh kan Ustaz? Memanglah secara umum, tapi nak buat macam mana? Ya, kalau tidak nanti habis kena najis dia punya pakaian dia. Ya, sebab tu tak kata kena Kena rujuk. bayar dam Ustaz. Jadi sebahagian kata kena bayarlah ya, itu lebih selamat. Ya, pasal dia bercantum kan, ya. Jadi kalau berjahit tu memang tak boleh lah. Ya, kecuali jahit tepi kan, macam kita pakai tuala mandi. Ya, orang yang ihram ni, ya, dia punya tepi kain tu ada jahit. Tu tak ada masalah. Cuma jangan bercantum lah, ya. Kecuali dia pakai tali pinggang kan. Tali pinggang tu pun ada cara teknik untuk pakai. Ada yang kata tak boleh. Tapi itulah jadi isu lah. Tapi kalau dia nak selamat, dia tak nak terasa was-was, bayar je lah dam. Selesailah. Ya, itulah cerita dia, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Tapi diaper boleh gunalah. Pasal kalau tidak, nanti lagi teruk najis dia. Ya, apa kita panggil, tercicir. Orang pula lalu, orang duduk, orang lain pula berkesan. Ya, terkesan dengan dia punya najis tadi. Jadi, pakai diaper tu menyelamatkan. Bukan diri dia saja, untuk orang lain juga. Cuma, adakah dia kena bayar dam? Sebahagian kata kena bayar. Sebab, walaupun tak berjahit, tapi dia bercantum. Tu cerita dia. Sebab takkan dia nak buka aja kan. Buka macam mana ya? Tak meet the purpose lah. Ya, tak apa kita panggil, tak memenuhi dia punya prasyarat dia. Okey, ada lain silakan tuan-tuan sebelum kita tamat. Ada apa-apa? Tak Ustaz ada. nak bayar dam tu pun Ustaz kena, tak tahu banyak mana kan Ustaz? Sebab setiap kali change dia kena bayar agaknya. Itulah, itu ada isu besar tu ya.
Ustaz tak tengok apa ni tabung haji fatwa terbaru ya, tapi secara umum macam tadilah untuk selamat kena bayar dam, cuma pembayaran dam tu macam mana? Adakah setiap kali dia tukar tu dia tu kalau macam tu banyak berapa kali dia nak tukar diaper tu? Ya, adakah dikira sekaligus ataupun tu kena tengok fatwa lah ya. Ustaz tak berani untuk memberikan pandangan sebab rasanya dah ada perbincangan tentang mereka yang pakai diaper ni lah. Dah ada ya. Cuma kena masuk website tabung haji cuba tengok ya apa yang telah diputuskan. Follow lah. Ya ataupun kalau kita pergi dengan umrah atau haji operator kita ya dia dah ada jawapan lah tu. Tanyalah mereka ni tuan-tuan ya. Supaya haji dan umrah yang kita buat tu kita rasa puas hati. Tak ada taradud ya, tak ada kita macam boleh ke tak boleh tu jadi isu nanti tuan-tuan. Ni kita tak nak buat sesuatu tu secara was-was. Kita nak buat yakin ya. Jadi kena tanyalah. Rujuk pada tabung haji lah tuan-tuan ya sebab benda-benda macam ni sudah difatwakan dah ada. Follow lah itu jauh lebih baik tuan-tuan ya. Okey, selesai? Ustaz, Ya. maaf satu lagi Ustaz. Ustaz, tapi kalau dam macam ni bukan seekor kambing kan Ustaz? Dia macam 5 rial tu macam tu Yalah, kan Ustaz sebab kan? dia bukan menggugur, dia bukan tadilah dia bukan kesalahan wajib umrah ya, wajib haji sorry ya, macam melontar contoh ya dan sebagainya. Tu ada kena tengok dalam dia punya table tu lah ya. Ustaz pun tak hafal semua. Kena tengok dalam table dia. Kesalahan memakai pakaian apa kita panggil yang dia bukan berjahit kan, dia bercantum tu untuk orang yang dalam keadaan tadi. Adakah dimaafkan ataupun dianggap sebagai kesalahan atau sebagainya. Kena tengok fatwa lah. Ya sebab benda ni dia teknikal. So Ustaz sarankan tengok ya dan berapa kali nak kena bayar tu. Ya, berapa kali ya. Sebab dia akan pakai contoh tadi kan, Zuhur Asar dia dah pakai. Nak sembahyang Maghrib Isyak dia tak boleh pakai lagi ya sebab benda tu dah dianggap najis, dia kena cuci balik. Ya, dia kena cuci, dia kena buang apa ni diaper tu kena pakai diaper yang lain kan. Adakah dia anggap dua ataupun satu hari satu ataupun macam mana? Jadi kena tengoklah ya dalam table tabung haji yang paling layak lah untuk jawab soalan tadi. Okey, tuan-tuan ada lain silakan. Ustaz, nak Ya. tanya dia dia bukan incontinence nak pakai pampers tu tapi because anxiety macam lepas satu tawaf tu dia rasa nak pergi toilet. So kena keluar lah Ustaz. Tapi itu perasaan dia kan. Betul ke dia keluar tu? Macam terasa nak kencing lah. Tapi bukan nak kencing kan. Terasa je kan. Ya, tapi takut dia terkeluar lah. Tapi dia ada pakai diaper lah. Pakai. Pakai diaper tu lebih selamat lah ya. Cuma macam tadi lah. Kita kena tengok dia punya apa kita panggil ya. Dia punya seriousness of dia punya masalah tu. Ya, adakah sekadar was-was yang datang kerana bisikan syaitan ataupun memang betul-betul? Jadi kalau orang yang betul-betul tadi Ustaz dah sebut, ya, kalau memang dia tu memang ada masalah yang dipanggil apa ni sul-sul baul tadi, ya, orang yang tak terus kencing tadi memang sebelum tawaf, ya, dia bersihkan dulu, dia pakai diaper. Kalau masa tawaf tu dia terasa terkeluar, dimaafkan selesai. Dan boleh buat satu solat sunat di belakang makam Ibrahim boleh. Ya, sa'i tak ada masalah kan? Sebab sa'i itu tidak perlu dalam keadaan berwuduk. Tapi nanti bila nak solat zuhur, kata dia buat pagi, nak masuk solat zuhur, tu dia kena bersihkan balik lah. Ya, macam tu lah cerita dia. Tapi kalau terasa-terasa ni takut mainan syaitan je lah. Dia kena strong lah sikit. Ya, sebab memang ramai orang macam tu. Ya, dia sebenarnya tak ada masalah kan. Tapi dia terasa macam nak kencing. Pergi toilet tak kencing pula. Ya. So kena check dengan doktor lah. Ya, nak tahu sejauh mana seriusnya masalah dia tu. Itu doktor pakar lah yang boleh jawab. Tuan-tuan, ya. Okey, ada lain silakan. Tak ada Haji Mak Syah, ada apa-apa sebelum tamat? Tak apa-apa Ustaz. Ya, ya. Terima kasih kepada Ustaz. Pada Haji Mak Syah tak sihat ke? Dengar suara macam sesema ke? ada batuk-batuk sikit Ustaz. Oh, Batuk. ya, mudah-mudahan Allah bagi sihat, ya. Terima kasih insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Masyidah juga dan Haji Nazri dan semua jemaah yang hadir malam ni. Terima kasih banyak. Sama-sama, ya. So kita jumpa minggu depan dengan tadabbur kan balik kan? Tadabbur ke? Kalau Ustaz nak sambung yang pasal haji pun boleh ataupun nak balik kepada tadabbur pun boleh. Terserah pada Kalau Ustaz. macam tu kita sambung ni lah sebab timing tu kena untuk haji ni kan.
Ya, Sambung Bulughul Maram lah lagi minggu depan insya-Allah. sabar pasal haji ya, insya-Allah. Okey, Boleh Ustaz. ya. Okey, terima kasih Haji Mat Syah, Haji Ahmad Cita, Haji Nazri dan semua. Okey, jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi